Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimati tuan-tuan dan puan semua yang ada pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita akan bersama Abang Topeng dalam kita punya bedah buku. Hari Ahad lepas kita buat satu program bedah buku bersama Profesor Dr. Soleh Yaakob, buku The Philosophy of Arabic Grammar di PBA KL 2026. Semua yang hadir pada itu, ramai yang menonton, terima kasih banyak yang support, yang membeli buku tu juga. Cuma yang bertanya, cucu Manasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Saya nak live dekat satu lagi platform tu, tapi saya ada masalah teknikal kat situ. Nanti saya selesaikan, insyaAllah. Saya cubalah kan, saya cuba. Untuk kita bersama pada malam ni, kita nak pergi kepada bedah buku ni. Buku daripada saudara, dia gunakan nama pena Myo Yop kan. Myo Yop, nama pena dia, kalau kata dekat online, dia gunakan nama Abang Topeng. Abang Topeng semasa kita lancarkan, Waalaikumsalam, Abang Topeng dah masuk dah. Sekejap lagi bang, nanti saya bagi signal, abang request masuk, kita bersama, insyaAllah. Okey, kita akan bersama dengan Abang Topeng sekejap lagi. Semasa kami lancarkan buku ni pada awalnya, Pulau Darjah Nusantara, kita berkolaborasi. Abang Topeng menjemput kita ke perpustakaan apa nama perpustakaan tu dekat Shah Alam tu, saya lupa nama perpustakaan tu. Kita sempat membuat sesi temu mesra dengan ramai rakan-rakan semasa melancarkan buku ni, Pulau Dajjal di Nusantara. Jadi buku ni ada dekat kami punya showcase. Di sini tidak ada beg kuning untuk kami kerana kita dah kena permanent ban di sini, tapi tuan-tuan boleh pergi ke showcase kami. Di showcase tu ada Pulau Dajjal di Nusantara bersama ni, dah restock balik. Nabi Sulaiman dan Kerajaan Angkor, dan insyaAllah tidak lama lagi beberapa buku baru akan keluar. Nanti kita akan umumkan kat sini buku-buku apa yang akan keluar tak lama lagi. Kita sepatutnya start live pada pukul 9.30 insyaAllah. Kita cuba kita start dulu sikit-sikit bersembang dengan tuan-tuan sebelum kita masuk kepada topik hari ini. Sangat menarik sebab dalam apa benda yang kita tengah buat sekarang ni, kami sentiasa bercakap tentang survival bangsa, survival agama, survival orang-orang kita dekat sini, dan tentang perkara-perkara yang mungkin akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. Dan kita tahu dalam kita punya perjalanan hidup ni, kita tahu bahawa kita telah diberitahu lebih awal bahawa tidak lama lagi akan banyak berlaku perkara-perkara yang sangat-sangat tidak elok ke seluruh dunia. Dan sebelum susuk ni keluar, sebelum Dajjal ni keluar, kita akan menghadapi masalah-masalah besar, termasuk peperangan yang berlaku, keadaan geopolitik yang tidak stabil, dan keadaan-keadaan yang menekan umat manusia ni. Kalau sebelum-sebelum ni kita bercakap tentang survival semasa pergi trekking, hutan dan sebagainya, tetapi apabila ramai sangat bercakap tentang perkara tu, tak apalah, perkara tu telah diisi oleh sahabat-sahabat kita yang bercakap tentang perkara tu. Kami dekat X Samudra ni, kami suka bercakap perkara yang orang tak cakap kan. Orang tak bercakap. Jadi orang tak bercakap perkara tu, kami suka bercakap tentang perkara orang tak bercakap kan. Kalau crowd pergi ke sini, kami pergi ke sini. Cerita pasal management crowd pun ada dalam buku Abang Topeng ni. Terima kasih. Ni dia hadiahkan pada saya. Saya dah baca habis dah. Ini bagi saya lah. Saya ni peminat genre distopia. Kan? Peminat genre distopia macam anak saya lah. Anak saya kata kalau movie kan, dia tengok movie dengan saya, dia kata kalau movie baba ni, dia kata movie baba ni kalau kata tak zombie apokalips kan, distopia. Itu je. Movie saya memang itu je daripada dulu kan. Memang saya tak tahulah kenapa kecenderungan tu memang daripada dulu. Movie zombie ni, apa benda zombie pun saya tengok kan. Kecuali zombie mengarut-mengarut ni saya malas tengok kan. Tapi saya suka dengan genre distopia. Saya suka dengan perkara-perkara mengenai kehancuran dunia selepas daripada tu apokalips punya tema tu. Kenalah pula dengan buku yang ditulis oleh saudara Myo Yop ni, Abang Topeng ni. Bagi saya, at least bagi mereka yang tidak biasa dengan prepping, tidak biasa dengan survival, tidak biasa dengan persediaan-persediaan ni, ini bagi saya ialah satu panduan yang saya rasa agak padat dan cukup untuk kita gunakan sebagai permulaan. Kita dah biasa. Bagi yang dah biasa tu tak apalah, tuan-tuan yang dah buat prepping, tuan-tuan yang dah buat persediaan-persediaan tu, tahniah pada tuan-tuan. Jika ada apa-apa yang boleh ditambah baik saja kan. Tambah baik supaya kita boleh bersama-sama untuk kita berkongsi ilmu dan kita duduk bersama-sama. Okey, survival apocalypse tajuk malam ni kan.
Survival Urban Apocalypse. Tajuk buku ni sebenarnya, tajuk buku ni, sekejap saya baca komen sekejap sebelum kita pergi sini. Pergi ke ni sebab nanti komen ni terlepas jauh sebelum kita masuk. Tuan-tuan yang dah masuk ni, terima kasih banyak. Suri Indah, terima kasih. Share like. Fakur Riza, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Majlis kita masuk balik, terima kasih semua. Terima kasih semua. Abang Topeng pun dah ada. Sekejap Abang Topeng saya bagi signal, Abang Topeng masuk, kita sembang malam ni. Abang Topeng nak goreng apa, kita goreng malam ni. Kita share pengalaman apa yang ada dan buku ni, apa yang ditulis. Specifically pada malam ni saya akan sentuh tentang bab 5, 6 dan 8 berkenaan survival di bandar. Survival di hutan kita dah tengok banyak konten-konten yang ada kan, tapi survival di bandar, bagaimana tiba-tiba boleh berlaku macam-macam peristiwa, kita pun tak tahu. Bagi mereka yang hidup dah lama dekat sini, yang berusia 50, 60 tahun ke 70 tahun ke atas tu, mereka dah lalui peristiwa-peristiwa di mana keadaan dalam negara yang begitu aman tiba-tiba boleh berubah menjadi tidak aman dalam sekelip mata. Bagaimana perkara itu boleh berlaku? Apa tanda-tanda dia? Bukan tak pernah berlaku, dah berlaku banyak kali dalam ni. Cuma pada waktu tu tiba-tiba bila berlaku keadaan tu dengan kita tak bersedia. Apa kita nak buat? Sebagai ketua keluarga, apa kita nak buat? Kita ada family, kita ada mak, ayah, kita ada semua kan. Kita ada anak-anak kita semua. Macam mana kita nak bertindak pada waktu tu? Sebab ketua keluarga yang relax, ketua keluarga yang tidak panik, ketua keluarga yang bersedia tu, dia boleh memastikan survival keluarga dia dalam situasi macam tu tidak menjadi satu masalah kepada dia, tidak menjadi masalah kepada family dia, dan mereka boleh survive dengan selamat sehingga satu waktu di mana mereka pergi ke tempat yang lebih selamat dan mereka boleh survive di situ. Okey, demi Abel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada nombor satu. Saya ucapkan terima kasih kepada mak ayah saya yang saya support, adik-beradik saya, adik-beradik, isteri, anak-anak, kru saya dan semua yang ada kan. Dan siapa-siapa tuan-tuan dan puan ahli majlis yang selalu bersama kita, dan tuan-tuan yang baru masuk ni pun terima kasih banyak kan. Terima kasih banyak. Demi Abel, terima kasih. Lama tak live John Doe, memang lama tak live. Macam bila live saja kena sekat. Live saja kena sekat. Jadi rimas juga kan. Tapi saya terlibat dengan beberapa projek yang menyebabkan saya terpaksa memberi fokus kepada projek tu dalam tempoh 6 bulan. Kita dah live pada awal itu, kita cakap bahawa saya terganggu dengan satu projek yang saya kata projek yang berpuaka ni. Projek berpuaka ni memang puaka betul. Dia melibatkan puaka-puaka yang mengubah negara ni sejak beratus tahun dulu kan. Dan projek ni sebenarnya dia mengganggu saya dengan beberapa sahabat yang terlibat dalam ni, sehingga kita terpaksa fokus dengan kita tak boleh nak buat kerja-kerja lain kan. Semasa itulah yang menyebabkan saya terpaksa stop live sebab terlalu penat kan. Dengan documentation yang terlalu banyak untuk ditelitikan, lepas tu dengan masalah-masalah, dengan sabotaj, dengan pengkhianatan yang berlaku dalam projek-projek poker ni. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena survive juga kan. InsyaAllah. Kerana itu kita lama tak live. Dan insyaAllah kita akan live balik macam biasa. Syaritul Alia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syaritul Alia, orang kuat kita ni selalu ada sebelum ni kan. Terima kasih join lagi kat sini. Rasanya 2006 tahun terakhir rantau kita aman. Wallahu alam bisawab. Ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Steve Bannon, Breitbart. Dia pengarah strategik kepada Trump semasa penggal awal dia memegang jawatan presiden. Dia mengatakan, ini quote yang disebut dalam tu, dia kata we are going to war in South China Sea in 5 to 10 years. Dan tiada kesangsian tentang perkara tu. Itu dia sebut. Dan pergerakan, kalau kita tengok konflik tu sedang bergerak, kompas dia daripada Selat Hormuz dah mula bergerak ke kawasan ni. Itu memang tujuan mereka daripada 10 tahun lepas, dan mereka menjangkakan bahawa dalam tempoh 10 tahun kenyataan itu dikeluarkan pada tahun 2015 ataupun awal 2016, tak silap saya. Steve Bannon, pengarah strategik Trump kan, pada waktu tu kan, dia mengatakan perkara tu, perang akan berlaku di Asia Pasifik dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Ini tempoh 10 tahun tu. Apa akan jadi? Wallahu a'lam bishawab. Dan datangnya buku ni pada waktu ni ialah satu bagi saya satu kelebihan lah. Satu kelebihan. Tak ramai yang menulis tentang perkara ni, ramai yang menulis tentang buku survival di dalam hutan dan sebagainya. Tapi survival di dalam bandar, dalam situasi apokalips ni, dan situasi apabila sistem itu runtuh, apabila pemerintahan itu runtuh, dan situasi semua menjadi satu masalah yang besar, berlaku peperangan, berlaku malapetaka dan sebagainya dekat kawasan bandar, tidak ramai yang menulis tentang perkara itu. Dan sekejap lagi kita akan masuk ni, dalam lebih kurang dalam pukul 9.45 kita akan bercakap tentang buku ni bersama Abang Topeng. Saya akan jemput dia masuk sekejap lagi. InsyaAllah. Meat survival, betul, survival, untuk survival. Dinosaur wujud ke tuan? Dia ada, itu dinosaur tu nama yang diberikan, tetapi ada makhluk-makhluk daripada zaman-zaman dahulu kala.
makhluk-makhluk yang dijumpai rangka-rangka tu. Ada yang menamakan dia dinosaur, ada yang menamakan dia naga, macam-macam nama. Itu hanya nama, sekadar nama yang diberikan kepada fosil-fosil yang dijumpai itu. Apakah fosil tu dijumpai? Memang ada. Apakah ada dalil yang mengatakan bahawa ada makhluk sebelum zaman kita masuk ni? Memang ada. Kita ni pengganti, khalifah, pengganti kepada makhluk-makhluk yang ada sebelum ni dekat sini. Bukti-bukti rangka tu semua ada. Nama dia saja bergantung kepada siapa yang menamakan perkara tu. Ada yang menamakan fosil tu naga, ada yang menamakan fosil tu sebagai binatang-binatang tahap apa, ada yang menamakan cyclops. Apabila jumpa rangka gajah tu, gajah yang besar, dia menamakan cyclops, ada yang menamakan dinosaur dan sebagainya. Ia bergantung kepada siapa yang menamakan perkara tu. Okey, Jai Faizal Rijal, Waalaikumsalam. BF Abang Topeng, sekejap dia jangan buat hal. Dia jangan buat hal. Saya pun selalu kena macam dia juga. Kita ni selalu kena ban di mana-mana. Tapi tak apa, insya-Allah dia akan behave. Majid, Tuan Majid, lama tak nampak Tuan Majid. Faham Tuan, lebih 6 bulan, insya-Allah. App merah tak boleh buka ke Tuan? Dia bukan tak boleh buka, dia ada masalah teknikal. Untuk saya support dengan sistem yang saya ada ni, saya akan upload recording ni ke sana, app merah tu, insya-Allah. Okey, sekejap lagi. Okey, bagaimana buku apa tu? Ini buku Survival Gaya Operatif. Survival buku Gaya Operatif ni tulisan Abang Topeng. Kita akan bersama penulis dia pada malam ni. Selain pada tu, yang buku kami tulis ni, buku ni Pulau Dajjal dekat Nusantara ni, masih ada ini stok terbaru dekat kami punya showcase. Boleh pergi ke showcase, pergi ke profile X Samudra ni. Ke sana ada showcase, di dalam tu ada buku ni dan juga buku Nabi Sulaiman dan Kerajaan Angkor ni. Di sini ada beberapa buku yang kami tengah tulis juga. Hazwan Zulkifli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak pergi ke sini. Abang Topeng bila nak buat meet and greet, nanti kena tanya pada dia. Dia janji juga nak buat tu, nanti kita jumpa. Mungkin kalau ada masa, insya-Allah. Okey, ini kita dah lalui banyak peristiwa sebenarnya. Peristiwa tiba-tiba berlaku rusuhan kaum 13 Mei. Kita kalau baca dalam rekod yang ada dalam buku-buku tentang 13 Mei, pernah satu ketika dulu kan, dikeluarkan laporan. Keadaan tiba-tiba menjadi volatile. Dia tak menjadi volatile dengan tiba-tiba sehingga menyebabkan berlaku rusuhan dan sebagainya. Tetapi dia ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda yang kita mungkin terlepas pandang. Yang menyebabkan tiba-tiba berlaku rusuhan. Tahun 90-an, hujung-penghujung 90-an, berlaku satu peristiwa di mana seluruh negara tiba-tiba blackout kan. Tiba-tiba blackout, tiba-tiba selepas itu timbulnya IPP dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang kadang-kadang kita rasa kita berada di bawah naungan pihak yang melindungi kita, tapi kadang-kadang pihak melindungi kita tu pun boleh buat hal kan. Jadi kita kena survive, kita mesti ada skill untuk kita bertahan dan sebagainya. Tambah dengan zaman ini, zaman di mana kecenderungan untuk berperang di kawasan ni, zaman di mana semua orang tengah melihat di tempat ni, zaman di mana mereka melihat tempat ni sebagai sumber-sumber yang ada RE dan sebagainya, zaman di mana semua orang melihat bahawa negara ini ialah tempat di mana lokasinya strategik untuk dua kuasa besar dunia ni mengawal kita untuk menundukkan satu sama lain kan. Dan ini yang akan menyebabkan kita berada dalam situasi yang sangat-sangat genting lah kan, genting. Sebab laporan yang kita dapat daripada sahabat-sahabat kita di bahagian perisikan dan sebagainya mengatakan bahawa kan, memang ada perancangan-perancangan jika berlaku peperangan melibatkan senjata-senjata besar ni kan, senjata-senjata besar ni, kemungkinan negara kita ni akan menjadi platform kepada perkara tu kan. Wallahualam bisawab. Lebih baik kita bersedia, lebih baik kita buat persediaan. Macam mana nak buat persediaan? Mesti kena ada ilmu. Macam mana ada ilmu? Kena bertanya pada orang yang tahu. Macam mana nak tanya orang yang tahu? Macam mana nak kenal orang yang tahu? Kita tengok pada pengalaman-pengalaman yang dia ada, tulisan-tulisan buku yang dia buat dan apa yang dia pernah lakukan, pernah jalankan, dan insya-Allah kita akan bersama. Pada malam ni dengan salah seorang yang menulis buku ni. Insya-Allah sekejap lagi, 2-3 minit lagi kita akan panggil dia masuk. Kita akan panggil, tuan-tuan sabar kat sini. Nanti saya akan sambil-sambil tu saya akan layan komen daripada tuan-tuan dan perempuan untuk kita bertanya soalan. Dan sementara tu, tuan-tuan kalau nak dapatkan buku ni dekat kami tak jual buku ni, kami saja support penulisan buku Abang Topeng ni. Tuan-tuan boleh DM dia secara direct kan, secara direct, nanti DM pada dia, admin dia, ataupun dia akan memberitahu pada tuan-tuan bagaimana untuk mendapatkan buku ni. Untuk buku-buku kami boleh direct kepada showcase, kami buku Pulau Dajjal Nusantara,
menjawab satu persoalan yang tertinggal sebenarnya sejak ribuan tahun dahulu selepas hadis sahih kan. Hadis sahih Tamim Ad-Dari yang bercerita bahawa dia tersesat ke sebuah pulau di timur. Lokasi pulau tu di mana, kedudukan dia di mana sebagainya, kita selesaikan di dalam ni menurut rekod ahli geografi serta pelayar Arab dan Eropah. Ada dalam ni. Dekat showcase tu tuan-tuan boleh dapatkan kat sana sebab beg kuning memang tak ada kat sini kan. Dan juga buku ni. Okey, sekejap lagi saya nak invite Abang Topeng dah ready Abang Topeng. Nah, buku tu tak boleh masuk showcase tuan. Buku tu nanti saya kena tanya pada Abang Topeng kan. Abang Topeng sebab dia print berapa saya tak pasti. Sebab dia punya style printing ni dia print atas permintaan kalau tak silap saya. Betul ke Abang Topeng? Print untuk berdasarkan permintaan, berdasarkan request ke ataupun ni kan. Nat Nido, link buku Survival Guide Operatif ada di bio Abang Topeng. Okey, terima kasih Nat Nido. Nat Nino, sorry minta maaf. Nat Nino Y. Ada di sana. Cuba pergi ke sana untuk dapatkan. Okey, dah ready dah Abang Topeng? Bismillahirrahmanirrahim, kita jemput Abang Topeng masuk. Nanti saya minta ni untuk kalau kata request jap masuk, kita berkenalan dulu dengan Abang Topeng ni. Siapa dia? Kenapa dia pakai topeng? Terpengaruh dengan band Kiss ke? Terpengaruh ngamuk ke? Ataupun dia ada sebab-sebab dia tersendiri? Dan kenapa dia tak nak buka topeng dia? Itu semua tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya. Tapi yang paling penting malam ni kita sama-sama sembang pasal buku ni. Buku Pulau Dajjal kat Nusantara tu. Buku Pulau Dajjal kat Nusantara tu pagi-pagi biasa kita akan sembang. Boleh kat sana. Lama tak dengar lagu Samudra. Nantilah saya akan minta kemudian lah kalau boleh kita buatkan intro kat situ. Okey, dah boleh dah masuk. Minta tolong adjust ni jap bagi supaya kalau boleh duduk sebelah-sebelah ke kan, boleh duduk sebelah-sebelah ke ataupun setting-setting apa yang lebih sesuai dalam kita punya ni. Okey, dah okey bang? Bos. Ya, Assalamualaikum. Macam mana tak nak keluar gambar ni? Gambar kenapa tak keluar? Dah lah pakai topeng, tutup lah kamera. Rahsia. Besar rahsia ni. Okey, kejap. Bagi sampai dia keluar. Tak apa. Saya minta maaf kalau audio yang keluar daripada saya ni dia ada problem sikit kan sebab saya pakai kabel gitu. Okey, dan saya dekat sini dengar. Saya harap yang di luar sana, yang sahabat-sahabat kita dekat sini pun boleh dengar. Kalau kata ada masalah audio just bagi tahu kan. Okey, cuma kalau boleh tu orang pun nak tengoklah siapa dia menulis ni kan. Siapa dia. Okey, bang, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum pada semua rakan-rakan dekat Samudra dan juga rakan-rakan Abang Topeng yang mana masuk dalam live ni. Terima kasih kerana hadir pada malam ini, pada sesi ini supaya kita boleh berkongsi yang mana rasa sesuai untuk kita bincangkan bersamalah. Okey, sedikit sesi pengenalan lah. Boleh ke terus? Boleh, teruskan. Terus. Okey, macam inilah. Saya ni saya pakai nickname Abang Topeng gitu dia. Tapi suara bergema, kejap. Oh, suara bergema ya. Kejap, saya tutup mic saya dulu masa dia cakap. Okey. Clear. Okey, macam ni. Macam nak cakap nak terang saya tak reti nak menerangkan diri saya sebenarnya. Okey. Tak apa. Macam ni. Okey, kita ambil macam ni. Saya berkhidmat dengan agensi daripada tahun 1960 sehingga tahun 2014. Sebagai seorang operatif. Jadi operatif ni, agensi ni adalah bawah satu unit di bawah institusi yang di-Pertuan Dia satu unit di bawah institusi yang di-Pertuan. Jadi kita orang ni berkhidmat di bawah autonomi yang berbeza daripada Malaysia dan kita berkhidmat di luar. Pada tahun 1992
saya dihantar bertugas pada awal tahun 1992 saya dihantar ke bertugas di Balkan. Jadi di situlah pengalaman saya dan campur-campur semua sekali lah daripada di situ. Okey, daripada pengalaman-pengalaman yang saya ada tu saya tulis buku. Okey, berdasarkan apa yang knowledge yang saya ada. Tapi buku yang saya buat ni adalah berdasarkan kita panggil untuk macam mana nak cakap kita bagi kepada orang awam. Maksud dia bukanlah konsep dia operatif tapi kepada orang awam, sebab saya tak boleh nak dedahkan yang the way of kami punya knowledge, sebab it's about dia ada rules of law dia ada NDA dia dan non disclosure agreement kan. Jadi kami tak boleh dedahkan semualah yang kami punya knowledge. Itu dia. Okey. Bagi yang tu banyak orang kata kita tak ada unit-unit tu. Memang pada kita panggil kita nak bagi tahu ke orang bahawa unit kami ni dia berkhidmat di luar negara dia. Memang tak di dalam konteks Malaysia ni orang pun tak tahu, tak wujud pun, tak dikenali pun cerita dia dalam konteks tu. Jadi dia di bawah yang Tuan Agong sendiri. Maknanya pada agensi ni diwujudkan pada tahun 1978. Itu je asas saya nak bagi cerita dah. Anggotanya ramai berterabur seluruh dunia. Jadi dia ikut sektor-sektor tertentu lah. Macam saya pernah bertugas di sektor Eropah dan juga saya pernah jadi head of sementara memangku head of sektor dekat Afrika gitu deh. And masa tu kita punya station operation dekat Marrakesh dekat Maghribi Morocco. Itu pengenalan tentang saya lah. Yang lain you boleh follow lah sebagainya. Saya tak kisahlah orang nak kata apa sebagainya. Tapi memang saya suka pakai topeng sebab nama nak pakai topeng kan. Sebab satu sebenarnya ialah kami walaupun saya dah bersara pada 2014, kami boleh dipanggil balik bila-bila masa untuk berkhidmat lagi situ. Jadi kami kena kurangkan minimal exposure tu kan, cerita dia minimal exposure tu untuk bertugas. Kita tak takut yang masalah dekat Malaysia ni, tapi kita kalau ada masalah dekat luar negara. Sekarang ni dalam macam pergi Amerika, dia nak tengok you punya profile selama 10 tahun apa kan, lebih kurang kan. Jadi itu yang kita cuba nak elak. Macam saya tak pergilah, saya memang tak pergi Amerika pun tak banyak berurusan. Jadi macam kami tak direct berinteract dengan orang lah, dia orang. Jadi kita kurang sikit lah kan. Jadi tugas kita orang ialah menjaga keselamatan dan kepentingan serta kedaulatan negara. Jadi kita tak tengok daripada siapa yang Tuan Agong tu ke atau siapa, kita based on institusi. Lepas tu kita bergantung kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Kita tak ada bias kepada mana-mana parti politik atau mana-mana kerajaan. Maksud dia kita bersetia kepada kerajaan Malaysia, the whole, the fixed itu. Jadi daripada pengalaman-pengalaman yang saya ada tu, saya tulis buku lah. Ada beberapa buku yang saya tulis berdasarkan satu buku dia kepada Tuhan kita berserah. Yang itu ambil masa lebih kurang dekat 5 tahun lah untuk getting, baru dapat lepaskan buku tu. Tapi selepas itu saya dah tahu dah konsep dia, saya buat buku-buku yang lebih kurang sedikit saja. Jadi dia tak ada banyak melibatkan agensi, tak tunjukkan sebenarnya, tak mendedahkan detail. Sebab saya masa tu ialah mengetuai unit 10110 di mana unit statistik, strategik dan keselamatan. Itu unit tu. Jadi saya head of dekat situ lah. Dan kita punya HQ, saya cakap macam ni, saya suka bagi tahu kita punya HQ dekat Jalan Sultan Ismail aja, saya bagi tahu. Itu sajalah. Pandai lah kawan cari semua. And itu je. Okey Cik Nizam, apa lagi soalan? Okey, sebab saya buka mic, saya tutup, saya punya mic sebab dia ada feedback, saya tak pakai earphone kan. Sebab tu yang kita pakai earphone untuk elak daripada double punya suara ni. Saya harap ni pun dah okey. Okey, itu sikit pengenalan tentang Abang Topeng lah kan. Jadi saya dah baca buku ni sebenarnya. Saya dah baca buku ni untuk malam ni sebenarnya saya berminat untuk kita buka tentang topik di dalam bab 5, 6 dan 8, survival dekat bandar. Saya melihat ramai daripada kita ni tidak ada persediaan kan. Tidak ada persediaan bahawa walaupun kita tahu tentang konflik geopolitik yang sedang berlaku, kita tahu tentang penceritaan tentang hadis-hadis akhir zaman itu semua kan, kita tahu. Memanglah kita tahu bahawa apabila Dajjal ni keluar nanti, apa benda persediaan pun tak guna dah kan, kecuali berzikir untuk menyelamatkan diri kan. Tinggal itu saja kan, tinggal itu saja. Tapi sebelum daripada tu,
Dia akan datang dengan situasi perang, milhamah al-kubra dan sebagainya tu. Betul. Skill survival. Kebanyakan daripada kita ni yang membuat prepping ni, sebenarnya kita membuat prepping dengan belajar tentang ilmu dalam hutan tu. Ilmu dalam hutan tu biasa kan, kita biasa dengar. Tapi prepping di dalam bandar ni jarang kita dengar daripada mana-mana, dan alhamdulillah bila tuan sendiri menulis buku ni, maka kita berminat untuk kita mengisi kekosongan tu kan, mengisi kekosongan diskusi tentang perkara ni, supaya ramai boleh belajar sedikit sebanyak daripada pengalaman-pengalaman ni. Saya pula peminat lah, saya peminat genre distopia ni kan. Distopia ni memang saya memang suka lah kan. Saya masuk gunung, panjat gunung pun belajar. Sebenarnya saya belajar naik masuk gunung, panjat gunung, masuk hutan semua daripada bekas-bekas askar kan. Bekas-bekas askar, bekas komando kan. MIO, pegawai MIO. Itu saya belajar daripada dia orang kan. Tapi kita faham itu sebab apa kita masuk hutan dengan pergi ke bandar atau pergi ke hutan gunung dan sebab Rasulullah pesan akhir zaman nanti kalau kata Dajjal ni datang dan sebagainya, kita perlu mengungsi, menjauhkan diri pada dia sejauh-jauh mungkin kan. Sebab baik tempat yang naik itu naik ke kawasan gunung ganang dan sebagainya. Itu skill-skill kita ni. Tapi sebelum pergi ke sana, kita kena survive kat tempat mana kita duduk dulu kan. Ini buku ni. Jadi saya nak tanya abang kan. Saya nak tanya abang, saya rasa abang punya usia pun lebih senior daripada saya. Lahir tahun bila bang? Lebih kurang lah, lebih kurang. Lahir zaman tahun DJ Dave ke? Zaman lagi ni ke? Alley Cat kot. Tak ada lah. Alley Cat hujung 70-an. Ya, hujung betul. 70-an. Awal 70-an. Awal. 76 lah dia. 76. Tak. Saya 71. Oh 71. Lebih kurang Abang Syah Sunan punya umur ni kan. Saya lebih kurang tu lah. Saya pun 70 juga ni kan. Okey. Ini buku ni. Okey. Nombor satu, kenapa abang tulis buku ni? Rasanya dah jawab sikit tadi. Sebenarnya macam inilah, kita orang Malaysia ni, kita selalu, biasalah kita dah banyak baca buku tentang survival dalam hutan. Kita faham survival dalam hutan. Tuan hutan pun ada buat buku, lepas itu ada beberapa orang lagi, Panel Celoring, kawan kita pun ada buat buku. Rahman Nayan pun ada buat cerita-cerita sedikit berkaitan dengan survival dalam hutan dan sebagainya berdasarkan dia punya ciri. Maknanya buku-buku dia tu sebenarnya kalau kita baca betul-betul, kita boleh nampak ada cerita-cerita di dalam dia tentang survival dalam hutan. Tetapi biasalah dia tak buat complete buku yang lengkap sebagainya, tapi orang lain macam tuan hutan tadi ada sebagainya lah. Kita dalam genre ini memang ramai lah yang tulis buku ni. Kita dah tengok dekat overseas pun ada, dekat Malaysia pun ada yang tulis, tak ada masalah pun. Tapi tujuan saya ni bukannya, kita ada banyak orang juga tulis buku tentang urban punya senario kan. Banyak juga kalau kita tengok dekat luar Malaysia, saya rasa belum jumpa lagi, banyak lah. Tapi dekat overseas memang banyak cerita dia. Tapi the way of berfikir, macam mana cara operatif berfikir cara lain, dia totally different. Dia lebih utamakan bukan kita nak preparekan satu bag ke, memang kita perlukan prepare bag tu macam dipanggil go bag atau EDC, everyday carry dan sebagainya, maknanya kita simpan semua tu. Tapi kalau dalam keadaan apokalips sebagainya, kadang-kadang beg itu pun kita tertinggal. Itu dia. Ya, beg itu kita tertinggal ataupun terjatuh ke, ataupun tak boleh nak ambil, tak boleh nak capai dalam keadaan macam-macam kan. Dia ada nuclear, biological, chemical dan sebagainya. So, apa yang kita patut buat? Sebenarnya semua isu-isu yang berkaitan ni sebenarnya kita mulakan dengan situational awareness, maksud dia. Situational awareness. Apa ni dia panggil dalam bahasa Melayu ni, saya ni fail sikit lah cerita dia. Situational awareness ni cerita dia. Kesedaran alam persekitaran. Jadi kita ni kena ambil tahu apa, kita kena tengok media, kita kena open source, maknanya kita kena tengok dalam internet apa berita-berita yang menunjukkan tendensi untuk berlakunya kekacauan, chaos, sama ada geopolitik dari segi kalau kita ambil contoh dalam konteks Malaysia tu sendiri kan. Contoh kita ambil 13 Mei lah. Kita ambil konsep 13 Mei untuk bagi senang orang faham. Okey, saya rasa boleh kata majoriti orang Malaysia faham tentang 13 Mei. Tapi banyak orang tak tahu apa yang menyebabkan 13 Mei tu. Banyak orang tak faham. Sebab tak pernah dirungkaikan secara, sebab kami ada dia punya white paper dia. White paper, dia ada dua white paper kalau nak tahu cerita dia. Satu white paper public, satu lagi white paper yang kami punya.
Kan, white paper public tu biasalah yang boleh tengok, boleh check dekat arsip negara sebagainya. Satu lagi white paper kami. White paper kami ni menerangkan apa terjadi sebelum dan punca-punca sebagainya tu. Apa sebab kalau kita tengok pada masa itu yang melibatkan ialah tension antara kaum jugalah. Permulaan ada certain benda, ada isu-isu, ada suara-suara, ada cerita-cerita. Jadi menyebabkan ada berlaku. Kita kena ingat pada masa zaman itu tidak ada media sosial. Kan? Jadi bila tidak ada media sosial, tapi macam mana orang boleh dapat apa maklumat tu sampai? Jadi atas word of mouth, mulut bercerita. Telefon tu tak ramai orang pakai pada tahun 1969. Kan? Jadi media sosial tambah lagi lah, tak ada kan? Internet pun tak ada cerita dia. Dekat Malaysia. Tapi kat luar negara dah ada dah cerita dia. Tapi yang itu, macam mana maklumat tu sampai? Maksud dia siapa yang bawa? Kita kena faham. Kita panggil satu istilah, dia panggil agent provocator. Kena faham, dalam semua tempat pun, dalam semua situasi pun, tak kira lah perang ke yang lain-lain pun, mesti ada agent provocator. Kalau kita tengok dekat Selat Hormuz, ceritanya dalam kes Selat Hormuz lah, dalam kes dekat Iran kan, siapa yang bawa cerita mulut-mulut diorang tu? Daripada Steve Hegseth lah, cerita dia, Peter Hegseth lah, daripada Donald Trump sendirilah, daripada Netanyahu lah. Cerita-cerita tu dia panaskan sebelum berlaku. Bertahun sebelum benda tu nak berlaku, dia dah panaskan situasi tu. Jadi kalau kita ni jenis tak ambil tahu sebagainya, itu yang akan menyebabkan kita akan terperangkap dengan masalah-masalah itu. Jadi kita ni sebenarnya kita kena ambil tahu apa dia. Memang kita ada ramai orang kita yang tak suka nak tengok berita, contoh dia berita RTM ke, berita TV3 ke. Kan? Tetapi saya nasihatkan, saya galakkan, you ambil tahulah sedikit apa yang ada dalam akhbar, apa dalam tu. Lepas tu sekarang ni ada media sosial, you boleh check media sosial sebagainya. Kan? Ground news contohnya. Kalau ada satu website Ground News, you boleh check, boleh tengok, compare berita-berita dalam dunia ni. You boleh tengok yang mana true from false dan sebagainya. Dan you nampak semua tu. Benda-benda tu yang open source ni, kita panggil OSINT lah, open source intelligence kan. Benda ni public. Tahu tak? Benda ni public. Jadi benda-benda public ni yang kita boleh capai maklumat tu. Jadi itu persediaan. Sebelum satu benda berlaku tu mesti ada penyebab. Dia tidak ada satu benda berlaku dengan tiba-tiba. Contohnya jatuhnya bom atom dekat Hiroshima dan Nagasaki. Sebenarnya dah tahu lama. Dah tahu sebelum tu. Amerika tak sedia tu. Mereka dah siap dah. Mereka dah buat ujian dekat banyak tempat. Lepas tu mereka hantar kapal terbang. Mereka punya penerbangan kapal terbang tu pun dah tahu. Diketahui cerita dia. Tapi yalah, orang tak sangka sebab masa tu fikirkan kerja gila lah kalau nak buat bom je tu kan. Contoh dia. Tapi tak mustahil. Macam sekarang kat Malaysia kan. Banyak orang kata Malaysia ni selamat sebagainya, contoh kan. Tapi kena faham, selain daripada Selat Hormuz yang satu yang dipanggil choke point ni tu, kita kena fikir Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan yang kita kontrol tu, dua-dua tempat ni sebelah-sebelah tu adalah satu choke point yang besar. Melibatkan 40%, 40-50% dagangan dunia. Jadi benda ni kalau orang nak kontrol, nak kuasai dunia dari segi perdagangan dan ekonomi sebagainya, dia tak perlu pergi perang mana-mana, dia tak perlu jajah macam dulu. Dia kontrol selat je cukup. Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan. Dah habis semua. Itu dia. Jadi itu yang kita ni sebenarnya, rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, kita kena tahu apa yang berlaku. Kenapa orang ni cakap macam ni? Contohlah kan. Kenapa menteri ni cakap macam ni? Kenapa pegawai ni cakap macam ni? Kenapa orang ni macam ni cakap? Kita kena ambil tahu. Jadi bila kita ambil tahu, kita boleh bersedia. Memang kita akan buat preparing macam saya cakap tadi. Kita prepare beras, sebagainya. Dia ada banyak tu. You boleh pergi dekat laman web preppers dan juga grup-grup preppers yang ada. Tak ada masalah. Grup-grup yang survival hutan pun boleh. Boleh guna idea-idea tu. Tapi kita kena fikir. Bila berlaku apokalips, bila berlaku malapetaka dalam bandar, di mana kita nak berlindung? Macam mana kita nak melepaskan diri? Kan? Lepas itu, dekat mana kawasan selamat yang kita kena perlu berada? Itu dia. Dan benda paling penting dalam semua sekali ialah di mana kita boleh dapat air dalam hutan, dalam pekan, bila dalam bandar lah, bila berlaku nuclear, biological, chemical, tiga benda ni. Itu saya bagi dia punya point dia pertama lah, gitu dia. Cik Rizam. Okey, dia macam biasalah kalau kita belajar tentang survival ni, dia dipanggil ada satu tu rule 3 tu, rule of 3 tu. Tiga dipanggil 3 minit tanpa udara yang sihat tu kita boleh mati. Kan, dalam 3 minit itu maksimum. 3. Nombor 2, 3 hari tanpa air kita boleh mati. Kan. Lepas tu lagi tu 3 minggu tanpa makanan kita akan mati. So
dalam persediaan yang ada tu kita kena consider semua ni kan. Dalam perang apokalips yang disebabkan oleh biological weapon kan, itu memang susah, banyak orang tidak ada persediaan tu kan, tidak tahu macam mana untuk menapis udara. Itu satu benda skill yang sebenarnya kena perlu belajar sebenarnya kan, tapi susah untuk dibuat. Tapi bukannya susah pun, dia punya mask dengan dia panggil activated carbon dengan beberapa perkara yang boleh pakai itu mungkin perlu diajar. Tapi yang penting kebanyakan dalam apokalips ni dia akan melibatkan perkara di mana air itu tak ada kan. Itu benda lah, itu benda-benda yang biasa kita akan hadapi. Cuma biasanya abang kan, ini kita tengah bercakap tentang buku ni lah. Buku ni ditulis oleh Abang Topeng. Buku ni tuan-tuan, kami tak ada pada kami. Kalau nak buku ni ada pada ni Abang Topeng punya account tu, dekat bio dia, dekat sana ada di situ kan. Dekat kami punya showcase ada. Kalau nak dapatkan buku ni boleh dapat kat situ. Survival Gaya Operatif. Malam ni kita tengah discuss tentang survival apabila berlakunya urban apocalypse kan. Satu topik yang sebenarnya saya minat dan memang saya buat kerja-kerja ni jugalah kan, dalam kerja-kerja yang saya buat sebelum ni kan. Cuma ni sedikit lah pandangan daripada apa yang abang perhatikan lah, yang abang perhatikan tengok kan. Kalaulah berlaku sesuatu kan, kalaulah berlaku sesuatu pada waktu ni ke atas Malaysia dalam tempoh 2 minggu ni, berapa ramai yang boleh survive, berapa ramai yang bersedia untuk survive? Agak-agak abang lah, berapa percentage daripada rakyat Malaysia ni boleh survive? Itu saja anggaran je. Ini anggaran rambang saya lah bang. Anggaran rambang saya ialah lebih kurang dalam 99.8% lah. Rakyat Malaysia gagal untuk bertahan. Ini realiti lah cerita dia. Sebab kita ni tak ada internet pun kita dah panik cerita dia. Belum lagi tak ada air cerita dia. Kan? Kita cerita benda paling simple ni, tak ada internet. Belum dalam keadaan gelap, contoh tak ada elektrik sebagainya, itu pun kita tak boleh nak bersedia. Stok air contohnya. Okey, dalam semua keadaan cerita dia. Benda yang paling penting adalah air. Manusia ni dalam keadaan ekstrim. Ini saya cerita ekstrim, bukan saya nak cerita yang normal biasa. Kalau normal biasa you all fikir dah kelas survivor, dia cerita 1.5 liter satu hari. Okey? Penggunaan air cerita dia. Tapi saya nak cerita dalam keadaan ekstrim, seorang manusia boleh bertahan dengan air ni kan, untuk air ni ialah 8 teguk. 8 gap. 8 teguk je kita boleh tahan. At least kita boleh bertahan dalam satu hari. Cukup 8 teguk. Dan macam mana nak dapat air? Kalau dalam bandar ni dia ada ditulis dalam buku. Tu cerita dia. Ditulis dalam buku, boleh dapat buku tu. Ada banyak benda dan ada benda yang orang tak terfikir pun dekat mana kita boleh dapat bandar. Tapi ni kena ingat, bila berlaku nuklear, biological dengan chemical ni, banyak air-air dalam bandar tercemar. Okey? Kalau kita tengok dekat ground ni tu dia, kalau kita kena radiation contohnya, dia akan nak bawa masuk dalam ground juga. Dia akan merosakkan sumber air di bawah tanah situ dia. Kalau chemical yes situ dia. Tapi kalau biological macam udara punya tu tak ada situ dia dalam tanah. Yang anything yang bawah tanah selamat situ dia. Dalam keadaan konsep macam itulah. Tapi kita kena tahu, kena ingat kat Malaysia ni kita ada vending machine sebagainya kan. Kalau berlaku apa-apa sebagainya, kalau benda tu dalam botol, kalau dalam botol lah kan cerita dia, kalau kena radiation still kita boleh minum lagi, tak ada masalah cerita dia. Sebab dia dalam seal cerita dia. Radiation masih kita boleh guna lagi cerita dia. Biological takkan masuk cerita dia. Lepas tu lagi satu apa tadi? Apa ni jenis racun lah, jenis apa Allah Akbar. Ya? Dia itu botol-botol dalam vending machine dekat kedai-kedai yang dah ditinggalkan, itu boleh digunakan sebagai sumber air lah kan. Boleh digunakan untuk survive. Tapi kalau kita semua kedai-kedai itu dah kena rompak, macam mana bang? Semua kedai-kedai itu dah kena serbu. Itu standard. Memang benda pertama bila berlaku havoc di mana-mana pun tempat dalam dunia ni, tak kira dekat Rwanda ke, dekat Afrika Selatan ke, dekat Eropah ke, saya dah tengok banyak tempat gitu. Benda yang sama juga. Benda tu akan bila berlaku apa saja masalah kecil sekalipun, dia akan berlaku looting panggil. Orang akan pergi loot sana, rompak curi-curi barang sebagainya. Memang barang makanan dekat rak semua akan habis sebagainya. Itu confirm. Jadi air, sumber-sumber air tu kita kena tahu dekat mana nak dapatkan, dekat mana tempat-tempat lain dekat nak dapatkan. Sebenarnya dalam konteks
dalam bandar ni ada banyak tempat yang tidak tercemar dengan air, dengan benda-benda tu, dengan syarat rasa dah tentu tak boleh nak kontrol lah. Dia nak dapat rasa sedap macam air kowe ke sebagainya, tak ada lah macam tu dia kan. Tapi yang penting air untuk survive. Itu yang penting. Jadi benda tu ada tulis dalam buku kan. Ada tulis dalam buku ni cerita dia. Jadi saya rasa kalau ada siapa yang berminat boleh dapat lah cerita dia. Okey, untuk pengetahuan buku ni saya tak cetak banyak cerita dia. Saya berdasarkan asal dia pre-order kan. Tapi kan saya tak tahu orang Malaysia ni berminat atau tidak. Sebab itu saya tak nak, sebab saya tak suka nak simpan stok banyak-banyak cerita dia kat rumah. Tapi kalau ada permintaan, insya-Allah saya akan cuba reprint lah cerita dia. Tak ada masalah, reprint kejap kan. Tapi stok in hand saya ada lagi. Saya bagi saya memang minat dengan perkara-perkara ni. Bukan setakat membaca, kita belajar juga daripada pakar-pakar yang ada. Dan saya juga bawa kru-kru saya untuk pergi training dengan komando dan sebagainya kan. Sebelum pergi mana-mana pun kita training dulu. Sebab kita tengok banyak masalah berlaku bila masuk hutan, sesat dan sebagainya. Kami pun jangan kata orang yang tak ada pengalaman pun sesat. Orang yang ada pengalaman pun sesat kan. Bayangkan kita punya tracker masuk hutan, tracker tu pun sesat kan. Tracker pun boleh sesat. Jadi kita tak boleh agak benda ni. Cuma pastikan kena ada paling basic ilmu survival lah. Ini yang kita bercakap ni ilmu survival dalam hutan. Bukan dalam bandar. Ilmu survival bukan dalam hutan kan. Bercakap tadi tentang air, sumber-sumber air kan. Sumber-sumber air yang boleh ni. Kalau kata dah tak ada langsung bang, dah tak ada langsung benda-benda tu, dan tiba-tiba dia jumpa tempat-tempat mana air yang ada tu, yang dia dah dahaga sangat-sangat ni kan, dahaga sangat-sangat, lepas tu tak ada sumber air lain, semua vending machine semua dah kena rompak, dah habis dah benda tu, kat mana lagi dia dapat air? Takkan nak minum dalam longkang, takkan nak minum dalam ni. Kalau ada semua sumber air bertakung ke apa kat mana lagi dia dapat lagi air selain pada tempat tu? Okey, kalau air yang bertakung tu kita memang jangan ambil lah, bahaya saya kata. Dalam keadaan-keadaan yang apokalips ni dalam bandar, sebab apa? You akan kena E. coli, segala-gala bakteria sebagainya kan, segala macam kan, radiation sebagainya. Tapi saya bagi tahu, please lah dapatkan air daripada radiator. Mesti orang gelak je. Ya, saya tahu ramai orang kata, radiator kereta. Ya betul, ramai orang gelak. Tapi tak apalah. Dalam keadaan survival, seperti saya cakap tadi, dia tak penting pun sedap atau tak sedap je tu dia kan. Yang penting dia boleh hidup je tu dia. Itu yang penting kan. Sedap tak sedap tu cerita lain kan. Rasa dia ada berminyak ke apa ke sebagainya, macam orang kata, ramai orang kata dalam radiator kita akan isi coolant. Betul, memang ramai orang akan isi coolant, betul cerita dia. Tetapi dari segi tu, coolant tu tidak racun, masih lagi kita boleh minum cerita dia. Dia sebelum ada lagi cerita tentang coolant tu jadi boleh menyebabkan tu. Tapi macam saya cakap, janganlah minum sampai tak sedar dunia kan. Iaitu mungkin boleh menyebabkan sakit yang lain-lain cerita dia. Tetapi setakat untuk hidup, survive, setakat 2 teguk, 1 teguk, jalan cerita dia, tak ada masalah. That's why bila saya cerita tentang radiator, ramai orang terkejut. Dia kata, biar betul bang, try lah cerita dia, try lah minum air radiator, tak ada masalah cerita dia, takkan mati punya. Tapi sebelum pergi ke radiator tu bang, dekat dalam kereta dia ada satu tangki wiper tu kan. Situ lebih selamat dulu kan. Tangki untuk wiper tu kan. Itu rasa sabun. Itu kosong. Tapi yang campur sabun tu tak boleh buat apa lah. Yang kosong yang biasa masuk air biasa tu kan. Ya betul. Tapi macam cakap lah, macam air wiper tu mostly orang tahu sabun dia kan, kita faham lah. Tapi still, kalau tahu sabun pun kita boleh minum. Orang-orang kita dulu, orang tua-tua kita dulu yang mana kena belasah dengan Jepun, dia bagi minum air sabun, hidup lagi sampai sekarang, tak ada yang mati pun kan. Bagi belum disebabkan kerana sabun tu dia mati je dia bagi minum oleh sabun, tak ada cerita dia. Tetapi dia sebab umur pendek sakit lain, benda-benda lain, yes cerita dia. Tapi sebenarnya sabun tak ada apa pun kan, cuma dia alkaline lepas tu rasa tak sedap lah. Itu sajalah kan. Jadi balik pada satu cerita lagi kan, bila kita tengok dalam konteks benda-benda yang berlaku ni, dalam konteks kita pergi jalan jauh sikit kan, bila satu benda yang saya cakap, saya ada buat joke baru ni dekat dalam TikTok saya kata, sesat di hutan tu
normal cerita dia. Betul, sesat di hutan adalah satu perkara normal. Disorok, dihantu lah, apa sebagai jin ke apa sebagainya, itu satu masalah. Sesat di hutan, okay fine. Sebab saya nak bagi tahu, kalau you bawa 10 orang hiking atau tracker pergi dalam hutan cerita dia, silap-silap seorang aja yang tahu baca peta, baca kompas. Yang lain hancur cerita dia. Ini reality. Ini reality bermasalah kat Malaysia. Sebab apa? Ramai geng-geng hiking yang sembang besar, lebat sebagainya. Tetapi dia orang tak reti nak baca kompas, tak reti nak baca peta. Jadi dia tak tahu arah timur, barat, utara, selatan. Basic itu pun dia tak boleh tahu. Tak payah pakai kompas pun kita tak tahu. Dekat mana arah utara tu. Contohnya dekat hutan kita tengok pokok. Kat lumut dia kat macam mana arah dia. Kita dia kalau kenopi dia tengok macam mana. Kita tengok guna keadaan tu. Itu dalam hutan. Tapi kalau dalam bandar kita tak tahu arah. Macam mana kita nak keluar? Bila bangunan-bangunan dah runtuh sebagainya, ataupun bangunan tu masih kekal tinggi, jadi macam mana kita tahu arah? Matahari terhalang, kita tak boleh nak tahu arah, kan? Arah utara pun kita tak tahu, arah selatan pun tak tahu. Jadi macam contoh kalau dalam hutan, kita selalu ajar budak-budak kita, kalau kau jadi yang masalah, kalau kau berada, katalah masa kau pergi mula-mula tu kau berada di pantai barat Malaysia, macam tu dia. So kau gerak ke arah barat, kau akan jumpa laut. Walau macam mana pun kau gerak cari arah jalan darat, pergi ke arah barat, kau akan jumpa laut. Cerita dia, kan? Safe, selamat. Atau kalau dekat pantai timur, kau gerak ke arah timur, kau akan jumpa laut. Itu dalam Malaysia, dalam konteks Malaysia. Maknanya kau kena tahu orientation kat mana kau berada. Tapi kalau dalam bandar, nak lari ke mana? Kan? Bangunan-bangunan ke pejagaan langit, tata tempat tu kau tak nak pergi. Cerita dia, kan? Kau pun tak tahu. Jadi kita kena tahu darat mana satu. Jadi kena ingat satu, kan? Biasa bangunan, arkitek dia akan buat bangunan tu, dia akan buat masuk, contoh dia pintu masuk tu biasanya dia akan buat pada cahaya matahari pagi, supaya dia nak ambil flow dia. Yang belakang matahari turun tu belah sana, cerita dia. Jadi kita nak tahu arah mana selalunya, kan? Lepas tu first adalah kita tengok masjid, kalau wujud masjid lagi lah, cerita dia. Katalah masjid kena serang sebagainya ataupun kan, dia akan tunjuk ke arah kiblat. Jadi arah kiblat tu kita boleh tahu kat mana pula arah barat, utara, selatan sebagainya. Dari situ kita boleh point. That's why jalan-jalan dekat Malaysia ni tidak berdasarkan grid, contoh dia. Tapi di negara lain, macam contoh dekat Amerika, macam dekat Greece, contoh dia, kat mana lagi, ada beberapa tempat lagi dalam dunia ni, dia buat jalan-jalan semua berdasarkan grid. Jadi kita boleh tahu arah mana ini, arah utara, east, west, south dan sebagainya. Lepas tu ada signboard tunjuk tanda jalan, kan? Yang itu penting ialah kita nak tahu bila berlaku satu benda macam itu, macam mana kita nak cari jalan keluar. Di mana kawasan yang mungkin tak kena serang, ataupun contoh kalau kita kena gempa bumi, dekat mana kawasan yang kita nak lari, kan? Adakah kita patut lari di kawasan macam tadi lah, saya terlalu dekat area Genting Highland, contoh dia, kan? Saya lalu kat Genting Highland, cross balik tadi, saya nampak ada bangunan tinggi kat tepi Esso tu, ada kat tepi Petron tu ada bangunan tinggi, kan? Bangunan tu dibuat betul-betul tepi bukit, betul-betul. Dia tengok tarah sikit, kan? Saya bagi tahu mak saya kata apa? Kalau ada gegaran lebih kurang dalam 5 atau 4 lah, tak payah banyak, 3 atau 4 Richter, punya skala Richter, bangunan tu boleh shift. Mesti sebab apa? Bukit tu akan turun dekat bawah dan bangunan tu akan runtuh atas jalan, gitu dia. Sebab kita tak pernah design for that, gitu dia. Kita kat Malaysia ni dapat antara 0.5 hingga 1 skala Richter je. Benda tu pun berlaku dekat Indonesia. Memang betul. Tapi jalur kawasan gempa bumi ni sebenarnya dekat Malaysia ni, ingat daripada Segamat, lalu dekat Bukit Tinggi, Janda Baik, Genting tu, Langkawi ada sedikit, tapi Langkawi tak apa sangat sebab dia panggil core bangunan dia punya batuan yang kukuh, gitu dia. Tapi kita kena ingat, bila dalam konteks dekat Malaysia ni, dekat mana jalur-jalur yang tu. Macam contoh Pulau Pinang. Pulau Pinang, yes, satu kawasan yang boleh vibrate kalau berlaku gempa bumi dekat Indonesia, tapi berjarak dekat dengan itu. Dekat Perak, dekat Lumut, dekat Seri Iskandar, dekat Ipoh ada sikit, cerita dia. Satu yang terbaru, kalau kita tengok dalam tremor berlaku dekat Segamat, Batu Pahat dan sebagainya, nampak berapa kali dalam satu masa, kan? Kita ingat dalam sebulan lebih kurang masa tu. Tapi orang Malaysia ni tak pernah bersedia, tak pernah nak prepare. Tahu-tahu dah jadi je. Sebab kita tak nak ambil tahu, kata benda tu berlaku kat Segamat, kan? Apalah kesan dekat kita, kan? Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu pada masa yang kita nak jadi tu, kita berada di situ. Kita sekarang kata, kat Segamat, mungkin kita lagi. Tapi Segamat tu something fishy tu, kan? Pelik sangat, kan? Dia bukan saya tak tahulah, kan?
Daripada kita yang membaca ni, dia tak nampak natural kat situ kan. Dia tak nampak natural. Ada sesuatu kat bawah tu kan. Cuma memang ada memang ada sebuah kampung dekat kawasan yang abang sebut tadi tu, sampai sekarang ni kampung tu memang bergegar-gegar. Apa nama kampung saya tak ingat. Geologis, seorang geologis masa saya sembang dengan dia kata Zam masih kat situ masih ada. Kampung tu sampai hari ni dia akan pergi sana, kalau orang tak biasa dia akan pening. Dia bergegar kampung tu kan. Dan benda ni boleh berlaku bila masa kan. Okey bang. Banyak cuma orang, ni kita tengah cakap tentang buku. Kita tengah bercakap tentang buku ni. Buku dan bersama penulis dia lah. Penulis dia ni nama pena je bang. Bukan nama betul kan? Cosine. Cosine. Okey, Cosine. Okey, Cosine. Okey, nama Cosine dia Mio Yop. Penulis buku ni itu dia. Abang Topeng tu dia penulis buku ni. Tuan-tuan kalau dapatkan buku ni boleh pergi ke bio dekat akaun Abang Topeng. Dekat sana ada buku ni. Malam ni kita bercakap tentang survival. Tajuk malam ni kita cakap survival urban apocalypse. Kalau berlaku apokalips dalam bandar, kita bercakap tentang bab 5, 6 dan 8 dalam buku ni. Sebab kalau nak pergi semua memang sampai pagi esok tak habis cerita ni kan. Ya. Cuma bang, macam kita cakap tadi, boleh kata 98% daripada rakyat dalam negara ni tidak bersedia kan. Anggota tentera mungkin ada skill-skill dia, anggota keselamatan mungkin ada skill-skill yang mereka belajar kan. Orang-orang kampung yang biasa dengan hutan pergunungan mungkin ada ilmu-ilmu yang mereka ada kan. Tapi orang-orang biasa ni kan, kita ni bila datangnya apokalips macam tu kan, apokalips berlaku, peperangan ke, disebabkan gempa bumi ke apa benda pun, kita setengah daripada mereka yang bercakap tentang persediaan ni, mereka berfikir secara individu. Tapi kebanyakan daripada kita ialah ketua-ketua keluarga kan. Ketua keluarga bang kan. Jadi apabila berlaku macam ni, ketua keluarga tu, apa dia kena tahu? Apa dia kena buat sebelum berlakunya perkara ni? Sebab kita ni makin lama makin dekat dengan perkara-perkara macam tu kan. Dan orang masih rasa dunia ni akan aman, sentiasa, semuanya dengan kemakmuran apa benda semua tu. Tapi tidak kan. Realitinya tidak kan. Realitinya tidak. Kalau kita sebagai ketua keluarga bang, saya ketua keluarga, saya ada anak-anak saya kan. Saya ada anak-anak saya ada mak ayah saya ada adik-beradik saya kan. Yang kita duduk serumah dan sebagainya, tiba-tiba berlaku dengan blackout, dengan perang dan sebagainya ni, at least nombor satu, kita jangan panik lah. Tapi lepas tak panik tu, dia akan jadi panik kalau kita tak bersedia. Bang, bagi nasihat sikit, apa ketua keluarga kena buat? Okey, sebagai ketua keluarga lah, kita assume katalah kita ada 5 orang anggota kan. Maknanya mak bapak 3 orang anak kan. Jadi kalau kita ada macam itu punya konsep, apa yang kita perlu buat ialah kita kena fikir untuk satu go bag atau EDC lah kita panggil kan, di mana kita isi barang-barang perlu untuk 3 hari, minimum 3 hari gitu dia pastikan nak go bag ni jangan berat lebih daripada 3 kilo atau 5 kilo, maksimum 5 kilo. Tapi 5 kilo ni dah berat. Mungkin hari pertama mungkin kita rasa okey, jam pertama, 12 jam pertama kita rasa okey, masuk jam 24 jam kita dah rasa berat, masuk hari yang ketiga, keempat kita dah tak larat nak bawa. Pasal apa? 5 kilo pun kita rasa akan berat. Sebab apa? Masa tu kita dah makanan pun tak ada, air pun tak cukup sebagainya, kita akan panik. Contoh yang paling senang kali kita nak ceritakan, yang biasa berlaku dekat Malaysia ni adalah banjir je tu dia kan. Persediaan untuk banjir contoh dia kan. So apa yang kita perlu sediakan dalam go bag kita, peralatan-peralatan yang makanan, baju cerita dia, kalau ada baju hujan cerita dia, baju yang ringan yang mudah kering cerita dia. Lepas tu bekalan air. Kena ingat untuk budak-budak dia mungkin minum banyak sikit liter air, tapi macam saya cakap tadi, extreme condition adalah 8 teguk cerita dia. Ataupun kalau orang yang biasa dia kata 1.5 liter, tapi saya tak suka guna 5 liter, saya guna 8 teguk satu hari cerita dia. Okey, jadi dia punya konsep macam tu kalau kat gurun ke apa ke. Jadi kita kena sediakan prepare makanan sedikit. Makanan jangan makanan kalau nak beli beras sebagainya, tak ada masa nak masak je dia. That's why kita ada apa ready to eat atau orang kata makanan askar je dia kan. Lepas tu power bar je dia kan. Power bar ni bukannya macam Snickers ke sebagainya tu. Itu power bar coklat, dia memberikan kita gula saja. Dia tak memberikan kita kalori yang diperlukan. Masalah kita perlukan kalori. Kalori itu adalah menjadikan tenaga untuk memberikan kita dipanggil extra mileage untuk bergerak gitu dia. Kan? Dari satu lokasi ke satu lokasi. Paling penting sekali waimah dalam hutan ke dalam bandar ke, 2 benda penting. Paling penting dalam kita punya EDC ialah satu adalah satu adalah multi tool tu lah cerita dia, antara yang penting kan.
Whistle ni kan, whistle ni penting. Sebab apa? Whistle ni untuk kita bagi amaran, bagi isyarat sebagainya. Kita tak mampu nak bercakap, nak tu. Jadi biasakan kalau boleh lah, ini saya cakap, kalau boleh biasakan whistle tu tiap-tiap hari ada dalam poket kau. Sebab katalah kau jadi bangunan runtuh gitu dia. Kau terkurung dalam. Kan? Terkurung dalam sebagainya kan. Macam mana kau nak? Takkan nak ketuk-ketuk lama-lama kau penat gitu dia. Nak bercakap, nak menjerit, memang tu penat. Pakai whistle aja. Whistle tu akan memberi isyarat kat mana kau berada. Whistle. Tapi lagi satu ialah macam saya cakap pengasah pensil yang ada kaca tu kan, yang bulat tu kan, cerita dia. Banyak orang cakap, bila saya cerita pengasah pensil orang gelak kata. Tapi sebenarnya itu penting. Sebab pengasah pensil tu bila kita masuk ranting kayu, kita boleh buat serbuk. Daripada serbuk tu kita boleh buat pembakaran, boleh api. Sebab itu pun penting. Api pun penting sebab kadang-kadang dalam keadaan kena bom, dalam keadaan nuklear, dia akan ada nuclear blackout ni, lepas tu dia ada nuclear snow, nuclear macam-macam. Jadi cuaca akan turun, suhu akan turun dengan mendadak sebagainya. Memang kita sejuk. Itu dia. Bila nuklear dia ada dia punya kontrol kawasan dia tu lah, lebih kurang macam tu. Jadi kita kena faham dengan benda tu. Jadi kita kena bersedia dengan benda tu. Jadi bila kita perlukan api kan, that's why lighter ataupun kalau pandai menggunakan yang penggoris api tu lagi bagus lah, itu dia. Tapi banyak orang tak pandai, itu dia. So ambil lighter yang kita boleh, kalau boleh lighter tu kita masukkan dalam shrink wrap. Kita shrinkkan, simpan zipper yang mana dia kalis air, dan kali kita boleh buka balik bila kita perlu. Benda tu multi tu penting, tapi yang antara yang penting whistle dengan pengasah pensil tu lah. Jadi kita kena preparation, sentiasa ada kat badan. Sebenarnya air pun kena sentiasa dekat dengan kita. Contoh air ni, kita kena sentiasa ada dekat-dekat kita. Sebab apa? Bila jadi apa-apa kita akan grab terus. That's why go back tadi kita akan grab terus. Tapi kena ingat, go back ni kadang-kadang kadang-kadang boleh hilang, boleh jatuh dalam keadaan havoc. Kena bayangkan, kena ramai orang, semua orang berpusu-pusu, semua orang nak lari, semua orang segala barang diangkut. You tengok sendiri dalam filem 2012 lah, macam-macam lah kan, dia orang angkut macam-macam dalam kereta sebagainya, lalah tinggal macam tu saja kan. Jadi kita kena ambil seberapa minimal yang boleh untuk kita survive. Dalam keluarga tadi kita kena fikir untuk 5 orang, kalau kata 5 orang lah anggota keluarga kita. Janganlah kita nak fikir belah lah, itulah sebagainya. Tak, ambil yang basic yang boleh survive kan kita, yang boleh melindungkan kita daripada keadaan cuaca, lepas itu kesejukan je dia. Lepas tu daripada ancaman-ancaman lain. Lepas tu kalau ni topeng, orang cakap bang, kalau kita dekat Malaysia ni kena gas sarin dan sebagainya, 3M ada jual. Topeng emas tu murah aja, 3M tu boleh cari dalam Shopee sebagainya pada harga dalam RM50, RM60. Belilah. Kalau kita memang itu tidak dapat mengawal daripada kena macam banyak benda yang nuklear punya, biological punya kan. Tetapi at least dia boleh minimalkan kan gitu. Jadi itu apa salahnya beli kan. Kalau kita ada 5 orang ahli keluarga, kalau kita boleh beli emas untuk menyelam tu, apa salahnya kita beli simpan yang itu untuk rumah kita kan. Simpan at least kan. Ini benda penting kan. Saya selalu nasihatkan, memang saya dengan ahli keluarga saya memang mengamal. Lepas tu kita kena faham, ajar anak, okey, bila jadi apa-apa grab benda ni, apa benda ambil. Jangan ambil benda-benda soft toy ke kita nak bawa itu. Jangan benda-benda, kita fikirkan nyawa dulu. Yang hiburan ke apa tu kan tu. Telefon, yes, kalau kita boleh. Tapi biasa bila kena jadi macam itu, selular tahu ke jahanam sebagainya. Okey, selular mungkin tak boleh. Tapi apa yang boleh masa tu ialah shortwave radio. Radio shortwave sebagainya yang akan berfungsi, atau walkie-talkie yang mana jarak dekat kan. Cerita dia. Yes, itu benda penting. Tapi kalau ikut dekat Malaysia ni, walkie-talkie adalah sesuatu yang susah nak pakai kan. Dia kena ada lesen sebagainya. Mungkin ada orang tak ambil lesen amatur radio sebagainya. Yes, betul. Tapi pada kita yang orang awam ni, apa yang kita perlu ialah satu siaran radio transistor kecil yang shortwave ni. Sebab bila berlaku emergency, kerajaan akan broadcast through telefon macam itu, through radio macam itu, signal. Sebab itu signal yang boleh pergi seluruh dunia. Shortwave. Kan? Kalau FM ni kena ada banyak tower, tinggi je dia. Tapi shortwave ni tak perlu tower tinggi tu. Antena dulu panjang sikit, dia boleh cover balik cerita dia. Satu dunia boleh dengar shortwave. Itu. Sebab mana-mana negara dalam dunia ni dia memang bersedia untuk apokalips dan sebagainya dengan radio shortwave. Okey, itu ya.
Okey bang, tadi bercakap makna dia preparation tu sekurang-kurangnya ada get go back tu. Satu get go back yang kita boleh gunakan untuk ketua keluarga ni cukup untuk ahli keluarga tu survive minimum 70 jam lah. Minimum lah kan. Minimum 70 jam untuk kita pergi ke mana-mana. Saya sebenarnya ada benda yang biasa orang terlupa sebenarnya. Macam abang kata tadi bila katalah berlaku nuclear winter ke apa kan. Masa tu suhu akan jatuh dan sebagainya. Ini pengalaman saya semasa hutan. Saya tengok kebanyakan daripada kita yang masuk hutan ni ada benda basic yang sebenarnya benda simple je. Benda simple tetapi tak dibawa kan. Saya ada get go back saya sendiri lah yang bila saya masuk hutan saya pakai. Sekejap saya bagilah. Cuma saya nak tanya bang, apa pula ni? Sekejap TikTok ni dia mengganggu pula dengan apa benda. Dia kata dia detect inactivity pula. Padahal kita duk bergerak-gerak ni kan. Ini sengaja dia. Saja dia. Lepas, okey. Soalan dia bang. Berlaku macam tu. Katalah berlaku urban apocalypse macam tu. Perang ke apa benda kan. Bila masa keputusan dia untuk kekal di rumah atau membawa keluarga keluar dari kawasan tu? Masa dia. Ini sebelum jawab tu saya nak highlight. Kita tengah bercakap tentang buku yang ditulis oleh Abang Topeng ni. Buku survival gaya operatif ni. Kita bercakap tentang bab 5, 6 dan 8 dalam buku ni. Tuan-tuan kalau dapatkan buku ni boleh dapatkan pada bio Abang Topeng tu. Di sana saya tak tahu berapa stok yang masih ada. Kalau ada, Abang Topeng kata dia akan print kalau ada request dan sebagainya. Dekat kami tak ada. Kat kami buku ni aja. Kat kami buku ni Pulau Dajjal Nusantara ni saya tulis sendiri. Boleh dapatkan kat kami punya ni. Okey bang, boleh abang terangkan bila nak buat keputusan bergerak, bila nak buat keputusan untuk kekal, sama ada kekal kat rumah tu. Sementara saya nak ambil back get go saya jap. Okay, ada dua situasi lah cerita dia. Ada dua situasi. Satu adalah kalau kita contohnya kalau berlaku benda macam itu kan, macam mana kita nak bertindak. Satu ialah kita kena pastikan keadaan selamat. Maknanya kalau ada mana kata serangan udara, pastikan serangan udara tu sudah berhenti. Contoh dia, katalah kita assuming dia ada serangan udara kan. Kita kena terima hakikat bahawa serangan udara itu adalah normal, wajib berlaku dia kan. Jadi itu kita kena tahu. Kalau ada pengeboman contoh dia kan, pengeboman tu dah berhenti kan, dia orang dah hantar bom tu banyak, kata dia berhenti. Sebab dia mesti ada masa untuk dia ganti, refill, sebagainya. Pengeboman ni cerita dia. Lepas tu macam tadi serangan udara atau gempa bumi. Kalau kata gempa bumi, dia akan ada dia akan first adalah gempa bumi pertama, lepas tu dia ada tremor biasa dalam 3 kali. So lepas itu cerita dia. Jangan berlaku yang mula-mula tu terus lari cerita dia. Memang kalau boleh kita berlari, kita larilah, tapi kita boleh kita berada di tempat lapang berlindung cerita dia. Kan? Ataupun kalau ikut biasa kita akan kata duduk di bawah hut punya benda lah, benda yang macam meja ke sebagainya kalau gempa bumi lah cerita dia. Kalau serangan udara pun sama juga sebagainya. Jadi kita tahu. Lepas itu kita dengar notifikasi daripada pihak berkuasa. Kerajaan biasanya kerajaan masih wujud lagi anggota keselamatan. Kalau dia kata wajib berpindah, contoh kalau banjir contohnya, dia kata wajib berpindah sekarang, kita ikut arahan dia. Jangan kita degil kata nak duduk nak tunggu sebagainya. Sebab apa? Dia orang ada report, dia orang ada tahu. Sebab banjir ni bukan naik secara tiba-tiba air tu. Dia mesti ada contohnya di hulu air dah naik tinggi. Berapa banyak hujan, berapa minimum dia ada meteorologi, Jabatan Kaji Cuaca dia ada rekod-rekod tu. Jadi semua amaran-amaran tu, kalau ada siren ke apa sebagainya. Macam contoh, rakyat Malaysia mungkin tak biasa dengar siren amaran udara kan dekat Malaysia. Tak biasa dengar lah mungkin. Ada lah yang tak biasa. Tapi biasa yang ada yang biasa cerita dia. Jadi benda-benda tu. Dan kita dekat Malaysia ni, satu masalahnya ialah pihak kerajaan kita, tak kisah di mana, di bawah jabatan mana pun, dia tidak membuat satu latihan sokongan kepada rakyat. Memberi latihan supaya kepada semua rakyat, maknanya kalau berlaku apa-apa ini isyarat-isyarat dia. Kita tak pernah dibagi tahu dia kan. Tidak diajar IMA dekat sekolah. Sepatutnya masuk dalam silibus dekat sekolah. Kan? Tapi kalau you pergi dekat Israel, contohnya dekat Singapura, memang benda tu diajar. Dia. Dekat Amerika, dekat Singapura, dekat Israel, dekat UK, banyak tempat diajar. Tapi di Malaysia kita tak pernah diajar benda tu. Kita diajar daripada pengalaman-pengalaman orang lama. Dia kata kalau jadi apa-apa kita lari dalam hutan. Yes, betul. Lari dalam hutan, betul, setuju. Tapi kalau kita duduk dekat tengah-tengah ibu kota nak lari ke hutan mana paling dekat sekali cerita dia. Kan? Kita kena fikir kan. Adakah kita patut lari dalam hutan atau kita patut naik atas bukit tinggi kan cerita dia, bukit-bukit yang tinggi cerita dia. Itu kita tahu situasi tu. Jadi
amaran tadilah kan. Situasi macam kata serangan udara, kita dengar bunyi tak serangan dah tak ada sebagainya, dan kita tunggu keadaan dah reda, apa ni asap-asap ataupun kepulan-kepulan dah tak ada sebagainya, baru kita bergerak kan. Jangan kita terus macam kita panggil headless chicken, maknanya ayam tak ada kepala, main lari gitu saja kan, menyelanak tanpa arah. Itu memang memberi masalah lah. Jadi kita kalau boleh, keluarga kita ni, kita kalau kata kat bangunan-bangunan tinggi yang mudah prone untuk runtuh, contohnya dalam KL ni kita ada tengok banyak bangunan pencakar langit, bila berlaku gempa bumi, bencana tsunami sebagainya. Ini yang terkejut, tsunami dalam ada pernah satu kes dekat Malaysia ni, saya pernah kendali satu kes ialah di mana dekat bahagian dekat Perak tu tadi, dekat area Bajaran Tiruangsa tu ada kampung orang asli banjir. Tahu tak? Pelik, banjir yang begitu banyak kan. Dalam kawasan tu tak hujan pun, tetapi cerita dia yang menarik itu, banjir tu air laut. Banyak orang, bila kami buat siasatan, kami dapati memang air laut, ikan laut pun ada. Tapi report yang kami buat tu tidak dipublishkan sebagainya pada masa zaman tu lah cerita dia. Masa tu saya terlibat dengan USM Tronoh masa tu. Jadi, tapi bila kita tahu, kena faham, bila berlaku ribut, siklon atau sebagainya dekat laut, angin air dekat laut ni, dan juga dia akan ditarik naik ke atas dan dia akan jatuhkan dekat tempat lain. Itu memang Allah punya kerja cerita dia. Dia boleh jatuh kat tempat lain, dia boleh jadi banjir kan, boleh jadi tsunami, boleh jadi apa. Jangan terkejut. Sebab apa? Kawasan tekanan terendah tu dia akan tarik air itu sebagainya dan turun ke balik tempat lagi cerita dia. Tekanan tinggi dia tarik, lepas tu jatuh balik pada tekanan rendah. Itu konsep dia. Jadi nak cakap tadi tsunami ke sebagainya tak semestinya dekat laut dia kan. Dia bukan maksud tsunami, maksud dia air yang tiba-tiba kan, macam kepala air atau tiba-tiba dalam bandar, memang boleh jadi. Jadi kita kena bersedia, kena tahu jadi ke mana kita nak pergi kan. That's why kita kena alert lah dia kan. Contohnya dalam kes, ingat kes apa ni, tsunami tahun berapa, 2004 kan, 2004 kalau tak silap saya, dekat mana, dekat Indonesia tu kan, betul tak? Itu dia. Apa yang banyak orang tu, orang tengok, nampak tsunami, orang rasa seronok, ambil gambar masa tu. Ya, betul, ramai. Lepas tu ramai yang mati. Cerita dia sebab orang tak bersedia. Lepas tu orang lari. Saya tengok dalam video-video sebagainya, orang kena hanyut macam tu sebagainya. Tapi orang yang pernah duduk kat Jepun dan sebagainya, dekat Hawaii sebagainya, pun tahu macam mana senario tu. Mereka akan lari ke tempat tinggi, mereka akan cari bangunan-bangunan naik sebagainya. Jadi nak jaga semua tu, nak kena kontrol semua tu, you kena belajar tentang cara kontrol pernafasan. You kena cara bernafas, nanti you penat you letih dia. You kena belajar teknik hembus nafas, tarik nafas. Dia teknik 4-4-4-4 tu saya ajar dalam buku dia. Lepas tu kita kata kalau kita ni berlatih, kalau pergi dekat negara tinggi macam Nepal sebagainya, kita ada hypoxia punya teknik maknanya kita kurang oksigen gitu dia. Jadi kita berlatihlah dengan benda tu supaya kita boleh bersedia. Sebab kadang-kadang bila berlaku begitu, ingat bila berlaku impak begitu, kadang-kadang tekanan udara tu dia tarik oksigen kan. Dia suck sekali. Contoh dalam senjata, Allahu Akbar, termobarik punya senjata, termobarik dia akan tarik oksigen seberapa banyak kawasan tu. Lepas tu dia akan kosong. Lepas tu baru dibakar sekali gitu dia. Itu konsep termobarik. Jadi kalau kita boleh kontrol nafas kita sebagainya, pada masa tu memang kita boleh selamat lah. Ini realiti yang kita kena terima. Sebab macam cakap lah, senjata ni banyak yang gila kan dalam dunia ni kan. Kita susah nak cakap lah benda tu kan. Cakap lebih-lebih kan, orang kata lebih politik sebagainya. Tapi ini realiti kan. Kita pun tak tahu negara ni boleh selamat ke. Tapi saya suka cerita bukan saja daripada ancaman daripada kerajaan kita atau negara lain, musuh sebagainya. Tapi kita kena kira daripada ancaman daripada alam sekitar tu sendiri. Yang itu kita banyak tak boleh nak jangka. Maksud saya, bukan kita tak jangka sebab kita ni tak ambil port, kita tak ambil seismo punya data kan. Seismik punya data kan, kita tak tahu. Lepas tu keadaan cuaca, berapa banyak hujan, berapa milimeter tu hujan turun, kita tak ambil tahu. Lepas tu angin, kita tak biasa tengok weather radar. Kita dia kan, radar cuaca ni. Kita tak ada apps, kita tak ada apa, tak ada tools. Kan, kalau bagi orang yang bersedia ni, dia akan sentiasa monitor benda-benda tu supaya dia nak prepare. Itu yang penting dia. Okey, Rizam.
Okey bang, ni balik pada tahan nafas tu kan. Sebab kita biasa kita belajar tentang rule 3 tu. 3 minit kalau tak ada tiba-tiba lah katalah tak ada udara 3 minit, itu kita akan mati. Kan, kita akan mati. Katalah berlakunya kebocoran, tiba-tiba berlaku perang kimia, kebocoran dan mencemarkan alam, mencemarkan udara ni, untuk kita bergerak untuk dengan cepat selamatkan diri kan. Dalam masa 3 minit dengan udara yang tercemar tu, apa kita boleh buat? Apa kita buat? Apa yang saya belajar lah. Ini apa yang saya belajar daripada sahabat-sahabat yang mengajar saya survival ni. Dia kata kena simpan activated carbon dekat rumah dengan cepat, pakai suatu kain ke apa, tutup dengan tu, tutup mulut, lari. Kalau tak ada activated carbon, dia kata gunakan kain yang ada yang tebal tu, tutup mulut. Dia kata boleh guna urine. Dia kata boleh guna urine, air kencing tu untuk tapis chemical tu sementara nak selamat. Hancing pun hancing lah, dia kata kan. Kau jalan dulu kau lari kan. Ini antara benda yang saya belajar lah kan. Saya belajar daripada kawan-kawan survival kita ni kan. Tak tahu, mungkin abang ada apa-apa teknik untuk 3 minit yang pertama dalam keadaan macam tu, kalau kata ada buku ni. Sementara tu tuan-tuan, kita tengah bercakap tentang penulis buku ni. Buku ni ada dijual di bio Abang Topeng. Pergi ke akaun dia, tanya pada admin dia bagaimana untuk dapatkan buku ni. Ada ni. Kita tengah berbicara tentang isi kandungan buku ni. Okey bang, 3 minit yang pertama tu, apa boleh buat? Biasa tuala lah, kain basah ke sebetulnya. Kita basahkan dengan urine satu hal lah, normal. Tapi paling senang benda yang kita ada biasa kat rumah ialah garam. Okey, kita kena taburkan, basahkan kain tu, lepas tu kita taburkan garam yang banyak. Dia akan menapis bahan-bahan toksin tu, udara yang tu, garam gitu dia. Okey, bila garam tu ialah satu penting gitu dia. Sebab bila berlaku macam tu ialah terutama sekali serangan kimia sebagainya, kita kena ada baju hujan kan. Contoh macam kat rumah lah, kalau kebakaran kat rumah kan, kita fikir kebakaran kat dapur rumah kan cerita dia. So apa yang kita nak tahu? Kita kena tahu macam mana nak menggunakan gebar. Contoh dia, kita basahkan gebar tu, kita basuh lari. Okey, hampir 80% orang mati dekat rumah ni sebab terperangkap dalam rumah, terbakar rumah dia, terperangkap dalam rumah kerana dia berlindung dekat bilik air. Dia ingat itulah bilik air selamat. Sedangkan bilik air adalah tempat paling bahaya sekali. Sebab apa? Dia ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar tu saja. Kan? You tak akan ada apa-apa tempat nak lari pun. Kan? You harap dalam bilik air tu sejuk. Tidak, itu dia. Sebenarnya bila berlaku contohnya kebakaran, ialah asap tu yang bahaya, bukannya api tu. Asap tu menyebabkan kita boleh panik dan kita boleh gelap, mata tak nampak, lepas tu kita boleh bernafas, susah nafas. Jadi kita kena macam cakap lah, pakai urine ke pakai apa ke, kita tu tahan asap tu gitu dia. Lepas tu kita kena bergerak di bawah, kita kena merangkak sebab api akan haba dan sebagainya, asap akan naik ke atas. Kita kena bergerak, merangkak dari rumah. Kita rasa kat mana kan, contoh dia. Pastikan pintu, cerita dia. Ini cerita satu lagi, pintu grill. Sebenarnya kita ni bila dalam rumah, kita selalu pintu grill kita tutup dengan padlock. Segitu dia. Itu satu kesalahan sebenarnya. Sebenarnya bila kita dalam rumah, kita jangan padlock. Faham tak? Kita jangan padlock. Kita dalam rumah, kita kena buat satu sistem dekat tu, betul boleh cakap dengan orang lain. Sebenarnya kita boleh buka daripada dalam pintu tu, selak dia. Kan? Tapi orang daripada luar tak boleh buka, itu dia. Kena buat macam tu. Sistem macam itu. Kan? Lepas itu, sebab kita jangan padlock. Sebab bila kita padlock atau kita kunci yang macam pakai kunci, biasanya kita nak cari kunci, kita dah panik. Itu dia. Memang kita panik, kita curi tu, kita nak keluar. Kalau rumah runtuh ke, rumah terbakar. Biasa dalam kes dalam bandar ni kan, apokalip yang pertama sekali ialah terbakar. Cerita dia. Okey, bila terbakar tu macam mana kita nak handle kan rumah terbakar? Biasanya grill. Kebanyakan orang mati sebabkan grill kat Malaysia ni. Grill dia tak bomba certified. Maksud dia dia macam cakap saja, dia pasang padlock. Sampai tu dia tu confirm masa dalam keadaan gelap, terbakar sebagainya, dia tak tahu nak cari kunci kat mana. Kalau dia boleh pegang kunci tu pun mungkin kunci tu dah panas, gitu dia. Tak boleh nak pegang, gitu dia. That's. Lepas tu macam biasalah kita ada fire extinguisher sebagainya. Jadi anak-anak kita patut dibelajar benda tu menggunakan fire extinguisher. Jadi contoh ni kan, macam mana nak tahu macam mana benda-benda tu boleh terbakar? Sebab dekat rumah ni kebakaran banyaknya disebabkan oleh litar pintas. Contoh dia kan. Benda litar pintas ni kita boleh nampak benda tu akan berlaku bila tu tak? Sebab apa? Kita tengok, kita biasa kita tengok bomba elektrik, kita tengok kabel dia haus sebagainya kan. Lepas tu dia punya tu, tengok kita punya ERCB.
kita punya apa RCCB kita kena pastikan benda tu. Yang itu. Ini cerita dalam rumah. Masalah dalam rumah tu selalu benda yang pertama sekali kita kena terapkan. Sebab apa? Kita banyak berlaku kat situ. Kan? Jadi macam saya selalu cakap lah. Kunci memang ada banyak orang suka gantung dekat tempat gantung kunci tu kan. Tapi sebenarnya kita kena ada satu kunci lagi letak dalam poket, sebab dia poket yang kita pakai atau sebagai seluar kita pakai, di mana kita boleh keluar daripada rumah atau pergi guna kereta ke apa sebagainya kan. Yang itu kita kena exit macam mana dalam keadaan macam apa tadi, kita berlindung daripada ancaman kebakaran. Biasa mostly kat Malaysia ni kebakaran atau banjir. Ingat, dalam banjir pun pernah berlaku banjir di mana orang mati pasal banjir dalam rumah sebab dia terperangkap tak boleh keluar. Ada kes dan ada yang direportkan, ada yang tidak direportkan gitu dia. Air tu naik sampai paras dada gitu dia. Kan, sampai dia terperangkap. Itu pun orang tak fikir. Itu pun orang kata macam itu adalah sebahagian daripada survivor. Macam ni kita nak keluar daripada kawasan banjir bukan saja banjir biasa, banjir lumpur. Kan? Ada dalam satu kes dekat Bentong, lumpur tu naik sampai ceiling. So macam mana nak buat dia? Nak keluar dari rumah, pintu rumah dia sekat oleh kayu balak. Jam tu dia. Itu ya. Saya kalau macam saya lah, saya punya praktis saya ni dekat rumah memang grill tu memang kita kunci kan. Dan ada kunci yang dekat dengan grill tu, tapi disebabkan kita tahu bila time terbakar ke apa dia akan panas tempat tu kan. Jadi setiap bilik dalam rumah saya sediakan hammer. Saya sediakan hammer kan. Memang dalam bilik memang ada hammer tepi tu, apa-apa jadi boleh ketuk dan pecahkan kan dengan segera. Jadi semua bilik masih sediakan benda tu kan. Okey, itu just sharing apa yang ada lah. Okey, kita balik kepada situasi tadi tu. Ketua keluarga dah sediakan get go bag dan sebagainya. Dalam get go bag tu kena ada 70 jam punya survival untuk boleh bergerak ataupun boleh stay dekat rumah tu dalam tempoh tu. Mungkin ramai tak tahu apa yang nak isi dalam tu kan. Apa yang nak isi dalam barang tu. Abang share 10 benda dalam get go bag tu yang kena ada kan. Paling basic kan. Okey, macam ni. Benda basic yang saya patut nampak ialah first ialah pakaian kita untuk 3 hari lah kan. Pakaian kering. Kalau kita macam orang lelaki ni sebenarnya ialah tak payahlah fikir pakaian seluar jeans dan sebagainya, tak payahlah. Kita bagi benda yang paling senang sekali. Kita pakai contohnya kain pelikat, baju pagoda contohnya very light, atau baju-baju dry fit dan sebagainya, dry fit kan gitu dia. Kan, benda-benda macam tu. Kalau perempuan ialah baju-baju dia lah cerita dia berkaitan dengan tu. Tapi untuk 3 hari. Untuk 3 hari. Lepas tu makanan-makanan dalam bentuk RTE tadi. Ready to eat, maknanya kita boleh just panaskan sama ada. Kadang-kadang kita nak gunakan api tak boleh, kita pakai yang pemanas yang pakai chemical tu kan, ada dalam bekas sekali tu kan. Kita boleh masuk dalam air, dia akan panas itu. Sebenarnya dia guna sejenis chemical macam Allahu Akbar, karbait macam contoh dia kan. Dia boleh panaskan benda tu kan. Okey, benda tu RTE ada banyak jual lah sekarang, kita panggil MRE, meal ready to eat atau sebagainya lah. Ada banyak orang jual kan. Contoh dia boleh cari dalam Shopee sebagainya. Lepas itu sebab kita tak ada masa nak masak. Lepas tu macis atau lighter kan. Lepas tu multi tool ni macam lupa, saya tak boleh bawa, saya tinggal dalam kereta saya. Multi tool tu penting gitu dia. Multi tool contoh macam Victorinox dan sebagainya. Di situ ada segala-gala pisau, di situ ada gunting dia macam-macam tu. Lepas itu kita ada macam tadi cermin pengasah pensil tu cerita dia. Kan? Pengasah pensil tu. Lepas tu air. Lepas itu lampu suluh. Benda paling penting sekali lampu suluh. Ini tu penyepit tu satu hal lah. Screwdriver sebab mata tu saya betul penting. Lepas tu lampu suluh. Jangan nak fikir lampu suluh nak besar-besar, nak utuh sebagainya. Just lampu suluh yang kau boleh menampak dan boleh bagi isyarat. Lampu suluh ni bukan perlu sangat kita nak terangkan kawasan, tapi yang penting kita nak tahu jalan dekat mana, kawasan gelap. Lepas tu bagi cahaya kat kita, bagi isyarat kat tu. Macam tadi whistle penting gitu untuk bagi isyarat. Lepas tu kalau ancaman air macam dia, kita kena ada life jacket contohnya. Kalau berdepan dengan ancaman air, kita sediakan life jacket. Tapi kadang-kadang biasa dalam bandar tak ada perlu pun life jacket kan. Tapi kalau kita kat laut, kita perlu bawa. Ini masalah dekat Malaysia ni. Biasanya
Orang yang dah pergi mancing ke kat laut sebagainya, dia kata, oh saya dah biasa jadi nelayan sebagainya. Dia tidak membiasakan diri dia menggunakan life jacket. Tak, sentiasa 24 jam, mana tak boleh buka. Sebab itulah kebanyakan tendensi kita orang, kita akan jumpa kes-kes nelayan yang jatuh, nelayan yang hilang di laut, lepas tu mati begitu je. Sebab tak ada pakai life jacket. Alasan dia, saya pandai berenang. Yes, orang yang pandai berenang, orang yang pandai menyelam, orang yang ada Guinness Book of World Record sebagai pun tetap akan mati sebab kerana kram, sejuk dan sebagainya. Itu dia. Confirm, itu dia. You dengan panik yang sebagainya macam-macam boleh berlaku. Jadi yang penting buoyancy tu kan. Memang dalam buku saya ni saya ajar macam mana teknik untuk mengapungkan diri. Cerita dia. Semua orang boleh mengapungkan diri, cerita dia. Tak ada masalah kan. You kalau you tak pandai berenang sekalipun, you tetap akan boleh mengapungkan diri. Yang penting mengapungkan diri kan. Jadi itu yang penting. Di dalam go bag tadi, selain daripada tu makanan, power bag tu, power bar tu. Lepas tu kompas tu penting. Kompas tak payah besar pun nak canggih-canggih. Sebab kadang-kadang you tak reti nak guna kompas meal grade dan sebagainya. Bas kompas biasa je. Lepas tu kalau ada GPS. Kalau ada GPS ni, tak kisahlah beli Garmin ke Lawrence Eye Finder ke apa sebagainya. You beli cerita. Kalau ada cerita dia. Tapi kena ingat. Benda tu pakai bateri. Kena tahu alat pengecasan. Lepas tu kena bawa alat pengecasan. Kalau bila berlaku macam havoc sebagainya, mungkin elektrik, berkala elektrik tak ada. Lepas tu cari lampu jenis yang boleh cycle macam tu. Itu kalau ada lagi bagus. Sebab ataupun yang pakai solar. Solar masih ada, tapi kena bila ada nuclear winter, memang solar tak guna juga cerita dia. You kena faham. Kat atas tu dah kanopi dah gelap cerita dia. Kalau dalam hutan contoh dia ada kanopi, tak boleh guna solar cerita dia. Benda-benda tu. Lagi apa ya? Sebenarnya benda-benda tu semuanya saya tak boleh nak fikir sebab saya suka bercakap dengan spontan, tapi saya tulis dalam buku. Jadi benda-benda tu ada dalam buku, dapatkan buku boleh baca lah. Buku ni bukan untuk baca seronok-seronok, tak. Buku ni adalah sebagai guidance untuk, bukanlah katakan buku ni saya palatau ke sebagainya, tak, itu dia. Buku ni nak bagi guide kita. Sebab saya tahu semua orang pandai, semua orang tahu, tapi kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Ya, masalah kita ialah selalu terlepas pandang. Kita menganggap ringan satu-satu benda tu. Contohnya kalau macam contoh kita bawa kereta, contoh dia kan. Ini kami ni. Kita bawa kereta. Kita kena bukan saja bawa kereta tu kita tahu jalan perjalanan tu. Kita kena tahu ancaman 10 meter, 50 meter, 100 meter kat depan. Apa yang akan ada ancaman, dekat mana ada simpang, contoh dia, depan mana jarak selamat untuk break. Semua tu persediaan tu. Itu kita panggil situational awareness. Situational awareness ni adalah kesediaan kita untuk tahu apa yang berlaku di sekitar kita. Apa ancaman-ancaman yang boleh berlaku dan apa potensi-potensi mara bahaya yang akan jadi pada kita dan keluarga kita. Kena ingat, kan? Kita kena ingat, kita tak perlu nak selamatkan macam banyaklah kes orang mati sebab apa tahu? Nak selamatkan barang kemas dekat dalam peti besi, gitu dia. Sedangkan barang kemas dalam peti besi tu, gitu dia, dengan api yang kalau kau bakar rumah pun tak ada banyak lah. Mereka kereta EV lah. Kereta EV lah 1300. Dia punya darjah Celsius boleh terbakar kan. Contoh yang paling kelakar lah cerita kan. Contoh kalau you bawa kereta EV ataupun you bawa kereta biasa, you masuk dalam terowong. Contoh ni terowong menora atau mana lah. Dekat hujung depan tu kereta terbakar, kereta EV terbakar, lepas tu belakang kereta EV terbakar. Kan? Dua-dua arah kena keluar tertutup kan, tersangkut kan. Kereta EV kalau terbakar, dia lebih kurang 1300 to 1500 dia punya darjah Celsius. Lepas tu bukan masalahnya api tu besar sangat, tapi dia punya toksin dia, asap tu kan, chemical dia yang tersebar lah. Udara tu jadi tercemar, bahaya untuk you boleh bernafas. Kalau contohnya apa yang berlaku dalam terowong tu, macam mana nak keluar daripada terowong? You kena tahu. Sebab apa? Semua terowong kita buat dekat Malaysia ni mesti ada dia punya exit. You kena tahu kat mana tempat exit. Masalahnya berapa ramai yang kita ambil tahu juga. Contohnya naik tiap hari pergi naik LRT, contohnya MRT, mana-mana yang masuk bawah tanah kan, contohnya pergi ke bukan Abdullah Hukum, nama tempat jalan KLCC sebagainya kan, ke bawah tanah kan. Bila berlaku apa-apa, kebakaran, train terbakar atau train terbalik itu sebagainya, macam mana nak keluar? Ni nak jalan sepanjang tu. Dia ada banyak exit sebenarnya. Kena faham, tapi dekat mana ada tempat udara pula? Itu dia, ini kena tahu semua tu. That's why kita kena belajar. Itu je ya. Suara tak keluar Cik Nizam.
Kejap, sorry, suara tak keluar. Apa yang apa yang abang cakap tadi tu sangat-sangat baik. Dan apa yang biasa saya praktis, kalau kata untuk persediaan untuk ketua keluarga tu, dan juga individu lah, bagi saya kalau dia travel, nak lari, nak menyelamatkan diri, dengan beg dia mesti paling ringan lah. Yang paling ringan, paling simple. Untuk pakaian tu biasanya kita buat 2 persalinan saja. Hari ni punya pakai dan esok punya pakai je. Tak payah lebih-lebih. Tak payah bawa sampai 3-4 hari. Untuk wanita, dia bawa persediaan dia kan. Untuk hygiene dia tu, dia kena sediakan. Dan satu benda yang paling mudah, yang banyak terlupa bila saya masuk hutan kan, kebanyakan kita kadang-kadang kita nak pergi ke base camp. Ini pengalaman kami sendiri lah kan. Apabila kadang-kadang terlepas window untuk bergerak tu, tak dapat balik ke base camp, paling problem ialah pada waktu malam tu bila dah sejuk kan. Bila berlaku urban apocalypse ni, ramai yang lupa. Sebenarnya ada simple solution yang bila dah kena benda baru kita belajar. Saya akan sediakan ini dalam bag emergency saya masuk hutan. Tengok pun tahu lah bag ni macam ni, memang macam-macam benda ada. Satu benda yang ramai terlupa ni, satu benda yang menyelamatkan ramai orang sebenarnya, kalau kita dibawa, ini je dalam bag saya, plastik sampah industri ni. Plastik sampah industri yang besar tu, yang tebal tu. Inilah selimut, inilah kemah, inilah tempat nak bagi panas pada waktu malam kan. Dah tak ada kemah, inilah dia kan. Bawa plastik sampah ni. Dan satu lagi yang ramai lupa, ORS ni. ORS, Oral Hydration Salt ni. Ini kena ada kan. Dengan 8 tengguk tu, kalau tak ada benda ni kan, dia akan susah. Ini dia akan rehydrate balik kan. ORS ni boleh dapat kat farmasi kan. Simpan dalam beg. Memang kena ada sebab dia akan menyelamatkan masalah kram, lepas tu masalah tak ada tenaga, semua tu ada. Ni ORS ni. Dan selain pada perkara-perkara tu, macam biasalah kompas semua, mata kail itu, dengan tu apa, dengan tali nylon, torchlight, semua tu benda biasa. Tapi beg plastik sampah itu banyak menyelamatkan orang. Ingat kes yang meninggal atas gunung tu sebab terlalu sejuk kan. Sebab tak ada benda untuk ni. Sebab dalam hutan, dalam gunung pada waktu-waktu yang sangat-sangat sejuk tu, hipotermia tu akan membunuh kita kan. Kena ingat benda tu lah. Okey bang, tadi kita hipotermia tu satu masalah lah. Contohnya kalau kita sebagai rider motor kan. Kalau kita pakai rider motor, selalu je kalau kita malam-malam kita ada hujan dan sebagainya kan. Kalau kita tak ada plastik tu, kita tak ada plastik, sepatutnya kita nak jaket biasa kan sebagainya, kita letak plastik kat belah dalam supaya kita tak akan sejuk. Plastik tu menghalang kita. That's why naik motor ke apa sebagainya, pastikan benda tu. Itu sebahagian daripada survival kita dalam keadaan normal biasa. Sebab hujan tu, ancaman hujan tu boleh menyebabkan hipotermia, dan hipotermia tu boleh menyebabkan cramp. First adalah cramp. Bila cramp, you akan tak boleh buat apa-apa yang lainnya. Okey, Nizam. Okey, ada soalan mustajab. Plastik hitam, plastik sampah tu saiz yang boleh muat tuan kan. Boleh muat saiz tuan. Tuan boleh masuk dalam tu kan. Tuan boleh masuk dalam plastik sampah tu. Bila pada waktu malam, bila tanpa sejuk, masuk dalam plastik tu tidur. Saya banyak kali tidur dalam hutan dalam plastik sampah kan. Saya belajar benda ni pada komando masuk hutan. Kalau dia masuk hutan, saya pergi training dalam hutan dengan dia. Kalau komando tu memang tak ada kemah kan. Tak ada kemah, kita tidur dalam plastik sampah kan. Tidur atas lantai, sebab biasa bergerak. Bercakap tentang komando ni, dia kata bila biasa operasi hutan ni, dia tak ramai, 5 orang. Dia akan masuk dalam 5 orang kan. Okey, saya nak pergi ke soalan tadi tu. Apabila abang cakap tadi kan, pasal ketua keluarga bila nak bergerak, bila tak bergerak, tunggu signal dan sebagainya tu kan. Okey, katalah bila dah mula bergerak kan. Bila dah mula bergerak, tiba-tiba terpecah kan. Keluarga ni terpecah kan. Apa yang nak kena buat? Tahu waktu tu, ketua keluarga mungkin bersedia. Tapi yang ahli-ahli keluarga yang lain tu, at least kena ada knowledge apa yang perlu dia ada kan, untuk dia boleh survive dalam tu. Dia tak kena panik ke, dia nak jaga diri dia, macam mana tempat dia bersembunyi ke, nak kena stay situ ke, nak tunggu orang datang ke, macam mana bang? Situasi dia bergantung kepada situasi lah, jenis ancaman lah. Kita kata assuming that kalau banjir macam mana, kalau terbakar macam mana, kalau kebakaran lah, contohnya kebakaran hutan ke, kebakaran dalam bandar ke, contohnya kalau kena ada berlakunya macam ancaman serangan udara ke sebagainya, kita kena tahu macam mana. Maknanya kita tiap-tiap anak-anak kita ni, kita sentiasa ingatkan kan, selalu dalam buku saya pun ada cerita lah, kita kena ingatkan, dia panggil rendezvous point, di mana kita patut bertemu, dalam masa berapa hari kita patut bertemu. Kita kena tahu anak kita masa kita bergerak tu. That's why penting sekali dalam go back, antara yang penting jugalah sebenarnya ada map, betul.
bukan map peta yang terlalu apa canggih sebagainya tu, tak payahlah. Kita tunjukkan contohnya plan lakaran biasa-biasa je, bangunan ni, supaya anak-anak ingat. Sebab kadang-kadang manusia ni lebih mudah ingat dengan bangunan-bangunan yang nampak, contoh dia. Kalau dalam bandar kan, nampak bangunan Maybank, contoh dia, contoh lah KL kan. Lepas itu apa ni, Pururaya, nampak contoh-contoh lah kan. Dia boleh assume, dia boleh kenal. Jadi budak-budak ni akan kenal sebagainya. Jadi kita kena pastikan semua benda-benda tu dia orang tahu. Lepas kalau jadi macam ni, kena pergi situ. Lepas itu jumpa dengan, minta tolong dengan orang kalau ada orang lah, itu dia. Ataupun kalau katalah tertinggal, terputus, pastikan ketua keluarga ni akan pastikan anak-anak dia, suruh anak-anak dia stay kat tempat tu, jangan merayap ke tempat lain supaya dia boleh backtrack mencari. Masalahnya bila kita nak backtrack, selalu kalau ketua keluarga ni nak backtrack balik mencari anak di belakang, anak dia berubah tempat, duk meraya-raya, wandering kat sekitar tu kan, lalah tak boleh nak jumpa. That's why bila they lost something, dia tunggu kat situ kan, bagi masa supaya orang boleh backtrack balik. Banyak kes even dalam hutan sekalipun kan, sebab orang akan jadi macam kes yang barulah, malah nak sebut nama lah kan, dia pergi wandering ke jalan lain, lalah nasib baiklah jumpa dengan OA dia kan, orang asli kan. Kalau tak jumpa dengan orang asli, tak tahulah apa jadi kat dia. Itu masalahnya, bila dia wandering, dia lari daripada tu, dia tak ikut trail yang betul, orang nak cari dia balik susah, itu dia kan. Kalau contohnya kita faham, kita bawa anak-anak kita, contoh dia atau wife kita tertinggal, terputus 2 orang ke seorang ke tertinggal, cakap, kalau dia kena ingat, budak-budak tu kena sentiasa ingat, kita sentiasa kena bagi tahu, kena remind selalu kat dia orang, bila tertinggal tak tahu pun, jangan lari sana sini, tunggu dekat situ dulu kan. Mungkin dalam 2-3 jam ke contoh dia, sebab orang akan cuba backtrack balik, contoh dia akan cuba dapat balik ke situ. Itu penting lah. Tapi macam cakap lah kan, tambah lagi anak-anak kecil kan, susah lah kita nak kawal benda-benda tu. Tu je lah, kita berharap pada Yang Maha Esa lah cerita dia kan. Bukan dia kata apa, doa betul, doa tu penting, doa penting. Jangan lupa bab-bab tu kan, itu yang paling penting sekali untuk survive. Tapi part yang rendezvous point tu memang ramai yang tak ingat tentang benda tu. Saya sendiri pun baru bila abang cakap benda ni, saya ambil note benda tu lah. Terima kasih banyak kan. Rendezvous point ni memang penting untuk kita pergi mana-mana pun, kena maklumkan kepada ahli keluarga kita yang tengah dalam surviving mode ni, untuk tahu kalau jadi apa-apa, kumpul kat sini pada waktu bila kita akan ada sini, sembunyi diri sampai bapak muncul, sampai family muncul kat situ kan. Sangat-sangat baik, sangat-sangat baik bang. Okey bang, itu dari segi pergerakan family dan sebagainya kan. Okey, biasanya macam saya cakap tadi lah, saya biasa train dekat hutan ni dengan ex-komando dan sebagainya kan. Dan diorang kata dia orang bergerak dalam satu tim 5 orang dan sebagainya. Okey, katalah kalau kata kita individu kan, kita individu berada di dalam situasi, tadi ada keluarga, mungkin kita akan jaga intact keluarga kita supaya sentiasa selamat. Bila keluarga ni nak attach dengan society yang lain, kumpulan-kumpulan lain, ataupun dia nak kekal sebagai satu unit keluarga, bila waktu dia nak keluar daripada persembunyian ke apa benda, nak bercampur dengan orang ramai, bila keadaan selamat ke, keadaan macam mana ke, bila dia nak buat keputusan tu, sama ada dia nak kekal atau dia pergi join the crowd kan. Bang